Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. To the honorable speaker, Brother Ahmad Ishaq Zahin, respected committees from Bureau of Education Student Affairs, dear brothers and sisters and valued participants, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and a very good afternoon to everyone. My name is Haikal Ben Zaidi and I will be serving as a master of ceremony for today's intellectual gathering. Welcome to the afternoon session of the Daurah Intensive Fiqh and Halal Management. Dear brothers and sisters, to seek blessing, guidance and barakah from Allah Subhanahu Wa Taala for our gathering today, it is my privilege to invite Brother Adam Al-Muzani to lead the recitation of dua. With all due respect, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praise is due to Allah, the Lord of the worlds. We send blessing and peace upon our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his family, his companions, and those who follow his guidance until the day of judgment. Oh Allah, we gather here today for a program named Dawah Intensive to seek knowledge from your book and the Sunnah of your Messenger. Grant us sincerity in our intention, wisdom in our understanding, and steadfastness in practicing what we learn. Make this gathering a source of guidance, mercy, and barakah for us all. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Oh Allah, we ask you for beneficial knowledge, good provision, and accepted deeds. Oh Allah, open our heart to your wisdom, remove any ignorance and doubt from our minds, and guide us toward action that please you. اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي بصرنا نورا وفي سمعنا نورا وعن يميننا نورا وعن يسارنا نورا وفوقنا نورا وتحتنا نورا وأمامنا نورا وخلفنا نورا واجعل لنا نورا. Oh Allah, please light in our heart, light in our sight, and light in our hearing. Please light in on our right and on our left, above us and below us, before us and behind us, and grant us light. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Jazakallah khairan kathira, brother, for the beautiful and meaningful recitation. May Allah Subhanahu Wa Taala fill our heart with light, insight, and comprehension today. The audience, moving on to our main agenda today, which is the core session of this Daurah Intensive program. As our final examination draw nearer, education programs like this serve as an important platform to strengthen our understanding, identifying key examination topics, and improve our preparation strategies. Without further delay, let us proceed with today's revision session. For this afternoon session, we will be discussing Fiqh Zakat wal Hajj, and this session will be conducted by Brother Ahmad Irshad. We are honored to have him here with us today to guide us through the important concepts, examination techniques, and key areas that require special attention. Now, without further ado, please open your hearts and mind and join me in welcoming Brother Irshad to begin the revision session. With great pleasure, the virtual floor is yours. Silakan, Brother. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Okay, jadi saya rasa tak ada kot student international kat sini kan. Is there any international students? Can you raise your hand? 3, 2, 1. Okay, since there is no international student, since there is no international student, I think I can proceed to conduct the session in Malay lah, insyaAllah. So it will be easier for us to understand what I'm going to share, insyaAllah, towards this session. Okay, jadinya saya mulakan terlebih dahulu dengan format berkenaan dengan soalan lah. Okay, macam mana nak besarkan balik ni? Just kidding. Tidak audio.
Okey, so saya assume semua boleh nampak lah skrin saya. Okey. Okey, yang pertama adalah berkenaan dengan format kepada soalan. Okey, untuk format soalan fiqh zakat wal hajj, kita ada terbahagi kepada 3 soalan. Okey, as-soalul awal, as-soalul tsani dan juga as-soalul tsalits. Pembahagian markah biasanya 12, 14 dan juga 14 lah. Okey. So untuk pembahagian soalan, soalan pertama biasanya adalah gabungan berkenaan dengan soalan fiqh zakat dan juga fiqh haji. So gabunganlah zakat dan juga fiqh zakat wal hajj. Okey. So untuk soalan kedua hanya berfokus kepada fiqh zakat sahaja. Okey, dan melibatkan pengiraan lah. Okey, kalau macam yang pertama tadi, mostly soalan tu melibatkan hukum. Okey, maksudnya dia akan bagi satu situasi ataupun senario and then kita kena identify hukum. Okey, soalan kedua hanya berfokus kepada soalan zakat sahaja. Okey, untuk soalan zakat ni barulah dia akan keluarkan soalan yang melibatkan senario yang mana kita kena identify lah berapa jumlah zakat yang perlu dibayar dan sebagainya. Okey, untuk jawab soalan yang pertama dan soalan kedua, kita akan tengoklah lepas ni macam mana kita nak keluarkan jawapan ni. Maksudnya untuk setiap soalan ni ada cara untuk menjawab dan dekat mana poin-poin yang akan dikeluarkan lah. Okey, macam contoh soalan soalan awal ni dia ada 6 soalan, alif, ba, jim, dal, ha, waw. Okey, so setiap ni kena ada 2 poin dan macam mana kita nak keluarkan 2 poin tu insya-Allah kita akan tengok dalam penerangan lepas ni lah. Okey, untuk as-soalul tsani biasanya akan ada 4 soalan. Okey, dan 4 soalan tu memang akan berfokus kepada pengiraan sahaja. Soalan alif kira, soalan ba kira, soalan jim kira, soalan dal pun kira lah. Okey, dan soalan ketiga as-soalul tsalis. Okey, mostly ini adalah soalan sebenar, soalan sem lepas. Okey, mostly semua jawapan ada dalam soalan. Tapi ada setengah-setengah perkara yang kita based on kita punya ingatan sendirilah. Cumanya mostly adalah soalan-soalan daripada jawapan ni memang totally daripada atas tu je. Cumanya yang ni mostly kita boleh sebut sebagai soalan teori lah. So kalau kita ingat, maksudnya based on spot yang kita dapat ke, kalau kita ingat semua tu insya-Allah boleh je jawab dengan mudah sebab sebahagian jawapan ada dekat atas dan lagi sebahagian jawapan tu ada dekat ingatan kita sendiri. Okey. So kita sentuh sikit berkenaan dengan tajuk fiqh zakat sebelum kita masuk kepada tips dan sebagainya. Okey, bermula dengan tajuk fiqh zakat lah. Okey, saya rasa saya tak nak sentuh banyak berkenaan dengan fakta-fakta macam kalau contoh ta'rif fiqh zakat. Okey, cumanya kita boleh tengok kepada hikmah dan juga fawaiduz zakah lah. Okey, so yang ni biasanya akan keluar sahaja dalam soalan fakta. Okey, jadi kita kena tahu apa yang diperlukan daripada fiqh zakat ni. Okey, untuk pengetahuan, nota yang saya guna ni based on Taqrirat Sadidah dan juga kitab Fiqh Manhaj Alal Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Okey, jadi bergantung kepada belajar dengan siapalah. Okey, saya rasa kalau memang kalian belajar dengan Ustaz Dr. Sabri, okey, mostly dia akan guna fokus kepada Taqrirat Sadidah fil Masail Mufidah. Tapi kalau macam contoh belajar dengan Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad, Dr. Mustafa Jubri, mostly akan guna kitab Fiqh Manhaj Al-Mazhab Al-Imam Asy-Syafi'i. Okey, beza dua kitab tu, kalau Fiqh Manhaj ni dia banyak sikit lah penerangan dia dan Taqrirat Sadidah ni dia sangat ringkas saja dia punya penerangan kan. Jadi nota saya ni adalah gabungan kepada dua-dua kitab tersebut. Okey. Jadi ada 4 perkara yang kita kena tahu bila melibatkan hikmah dan juga fawaiduz zakah kalau perasan kat sini. Okey, yang pertama adalah ta'udul mu'ti 'alal karami wal bazli wal ibti'ad an awamil al-bukhl. Maksudnya dia menjauhkan seseorang tu daripada sifat bakhil lah. So kalau kita just keluarkan apa-apa ayat yang melibatkan macam menjauhkan diri daripada sifat bakhil pun, itu dah ada terkira sebagai satu poin lah. Okey, dan yang kedua tuqawi surah al-ukhuwah wal mahabbah bainahu wa bainal akharin. Okey, menguatkan ukhuwah. Okey, so apa yang sebelum ni saya belajar dengan Dr. Sabri, kalau macam contoh ingat 2 poin ni should be insya-Allah lah sebab dia tak minta lebih daripada 3 biasanya sebab soalan ni mostly 2 markah je. Okey. So dan cara untuk jawab tak perlu untuk tulis panjang kan. Okey. Untuk soalan-soalan zakat ni mostly kita just bagi point sahaja, tak perlu nak tulis panjang-panjang. So kalau dia minta hikmah dan juga fawaid zakah, terus tulis point 1 apa, point kedua apa. Okay, so ni 1 markah dan juga ni satu markah bergantung kepada bentuk soalan. Okey, so saya rasa yang tu pun tak perlu sentuh sangat. Okey, cumanya seterusnya adalah man tajibu 'alaiha az-zakah. Siapa yang diwajibkan ke atasnya zakat? Okey, so dekat sini okay, dikeluarkan
siapa yang diwajibkan ke atasnya zakat? Yang pertama adalah apabila seorang tu Islam lah. Islam, yang ni biasa kita tahu milkiyatin nisab. Apa yang dimaksud dengan milkiyatin nisab? Maksudnya dia adalah pemilik kepada harta tu. Contoh, kalau dia nak keluarkan zakat kepada haiwan, contoh dia ada bela unta. So dia nak keluarkan zakat untuk unta tu. So mestilah dia memiliki pemilikan yang penuh kepada unta tersebut. Katakanlah unta ni adalah disebabkan dia berkongsi dengan, contoh, ada 10 orang kawan dia. So maksudnya dia tak ada milkiyatin nisab yang sepenuhnya. So jatuh gugur ataupun kewajipan untuk dia menunaikan zakat. Seterusnya adalah murur haul qamari ala milkiyah. Kena tengok kepada haul qamari. Haul qamari ni refer kepada apa? Haul qamari refer kepada, kalau macam contoh, dia bermula pada contoh bulan Zulhijjah. Katakanlah dia kata syarat kepada cukup satu haul itu adalah cukup 1 tahun qamari. So Zulhijjah contoh 1446. So maksudnya untuk cukup haul adalah pada Zulhijjah. Zulhijjah apa? 1447. Katakanlah, kenapa kita tengok kepada murul haul qamari ala milkiyah ni? Sebab dia berbeza dari segi, macam kalau contoh kita kata cukup, contoh kita ambil Januari sampai Disember. Benda tu tak memadai lah. Ataupun kita kira by Disember until Disember tahun depan. Kemudian Disember tahun ni, lepas tu kita tamat Disember tahun depan. Benda tu akan ada perbezaan lah berbanding dengan kita ambil haul qamari. Dan yang terakhir mestilah bersifat huriyah. Kenapa kita kata orang yang dikehendaki untuk bayar zakat ni mesti ada sifat huriyah? Kalau kita refer kepada keadaan-keadaan orang yang perlu bayar zakat ke tidak, ataupun macam contoh kan, akan datang kita tengok contoh soalan, ada seorang tu dia terikat dengan hutang. Hutang tu pun adalah salah satu bentuk ketidakhuriyahan lah. Maksudnya dia tak ada ketidakbebasan, ketertidakbebasan. Maksudnya dia tidak bebas sebab dia masih ada belenggu dengan hutang tu. Yang tu pun akan memberi efek kepada dia punya pembayaran zakat. So 4 syarat ni adalah man tajibu alaiha zakat, siapa yang dikehendaki untuk membayar zakat. Seterusnya kalau kita tengok zakat fi sabbi wal majnun la yushtarat bisababi adamul akal wala rushdi. Kalau dekat sini, ini adalah sebab-sebab biasanya akan keluar soalan bila dia minta kepada bila dia minta kepada penyelesaian hukum lah. Maksudnya dia akan bagi satu statement and then kita kena keluarkan hukum. Sama ada, contoh dia kata seseorang Sobi ni dia bayar zakat. So dia punya zakat tu diterima ataupun tidak kan. Yang tu kita akan bagi tahulah sama ada zakatnya sah ataupun tidak. And then kena bagi tahu kenapa. Kalau tidak, kenapa? Sebab ni lah la yushtarat biasa babi adamil akal. Seterusnya kalau tengok dekat sini, tak bermakna diorang tak perlu bayar, tapi perlu dibayar melalui wali. So kalau macam contoh, kalau yang tak ada wali, macam mana kan? Kalau macam contoh, kalau budak dia tak ada wali, boleh tunggu balik. Tapi kalau macam contoh orang yang gila, dia kena bayar selepas dia dah sedar semula. Alright. So itu berkenaan dengan man tajibu alaiha zakah. Makna wujub zakah huna fi maliyahuma. Yang pertama adalah yajibu alal wali ayu addi zakah li ashabihi. Maksudnya wali ni kena bagi maksudnya kena bayarkan zakat untuk siapa-siapa yang maksudnya di bawah tanggungannya lah. Maksudnya macam kalau contoh tadi kita cerita berkenaan dengan budak kan. Budak, so dia kena dibayar oleh wali dia sendiri. Tapi kalau tak ada wali, barulah dia kena tunggu balik, baru dia bayar sendiri kan. Lepas tu yang kedua, wa illa ma'indahul wali al-junun ba'dal ifaqah wa amma sabbi ba'dal bulugh. Ni apa yang saya dah sebut sebentar tadi. So saya rasa selesai untuk tasawurat al-kuliah mal muta'allaqah bi fiqh zakat. So sekarang kita nak masuk kepada pembahagian ataupun anwa' zakat. Yang pertama adalah zakat an-naqdain. Zakat an-naqdain refer kepada zakat harta lah ataupun zakat duit. Kalau macam contoh sebelum ni, naqdain ni refer kepada dua, zahab dan juga fiddah lah. Tapi hukum kepada zakat naqdain ni dia dikiaskan dengan zakat harta juga. Maksudnya pengiraan dia sama dengan zakat harta. So yang pertama adalah kita kena tahu apa yang dimaksudkan dengan makna an-naqdu. Kenapa kita kena tahu maksud? Sebab soalan hukum dia akan keluarkanlah contoh. Dia kata
Zahab ni diperbuat daripada apa contoh? Fiddah ni daripada ni. Contoh dia kata 50% daripada fiddah tu adalah fiddah palsu dan sebagainya kan. Okay. So that's why kenapa kita kena tahu makna an-naqdu. Okay, makna an-naqdu refer kepada wa zahab wal fiddah wa ma yaqumu maqamahuma min al-awraq an-naqdiyah. Okay, min al-awraq an-naqdiyah ni maksudnya nilai mata wang jugalah. Okay, dia terkira sebagai nilai mata wang. So untuk nowadays bukan semata-mata refer kepada zahab dan juga fiddah saja, tapi dia refer kepada nilai mata wang sesebuah negara tu juga. Okey. So syurut wujub, syurut wujub ada 4 bagi zakat an-naqdain. Yang pertama adalah alla yakuna hulliyan mubahan. Okey, apa yang dimaksudkan dengan alla yakuna hulliyan mubahan? Okey, syarat untuk kita ambil sesuatu itu sebagai zakat adalah hendaklah apa yang dizakatkan itu bukan sebagai satu perhiasan yang dibenarkan. Contohnya apa? Contoh, kita ada rantai emas. Rantai emas tu dikira sebagai hulian mubahan sebab dibenarkan untuk kita, bukan untuk kita lah, untuk perempuan pakai rantai emas kan. Jadi benda tu dikira sebagai hulian mubahan sebab perhiasan yang dibenarkan. Maka tidak wajib zakat kepada rantai emas tersebut. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jadi kalau dia bukan hulian mubahan, dia ada 3 keadaan. Yang pertama, ghairu musta'mal. Maksudnya dia tidak digunakan. Contoh, kita beli rantai tapi kita biar contoh rantai tadi kita kata dibenarkan untuk perempuan, betul? Lepas tu kita simpan dalam almari. Okey, seorang perempuan ni dia simpan dalam almari, dia tak guna. Okey, jadi bila dia tidak guna, maka diwajibkan ke atas rantai tu untuk dibayar zakat padanya. Okey, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah dengan keadaan muharraman. Contohnya apa? Contoh lelaki dia beli emas, dia tahu dia tak boleh pakai emas. Jadi bila dia tak boleh pakai emas, sama ada dia memang akan langgar dihukum untuk dipakai ataupun dia akan simpan juga dalam almari. Okey, jadi bila disimpan dalam almari ataupun dia pakai dengan sengaja, wa imma dia tahu hukum untuk pakai emas tu haram, maka dia kehendaki untuk seorang lelaki ni tetap untuk bayar dia punya zakat kepada perhiasan tersebut ataupun emas tersebut. Dan dalam keadaan makruhan. Okey. Dan seterusnya adalah makruhan ni refer kepada apa? Contoh kalau kita pernah tengok satu video ataupun satu video lah, perkongsian Mak Ali Shukri kan. Okey, dia punya gelang emas bukan gelang emas biasa. Biasa kan kita tengok apa tah istilah dia kan, kalau gelang emas ada yang lipan lah apa semua kan. Okey, tapi Mak Ali Shukri tu dia pakai bentuk skorpion terus. Memang besar, bentuk kalajengking lah. Okey, benda tu berlaku di luar adat. Okey, so maka keadaan emas tu jadi makruh lah. Jadi bila makruh, wajib untuk dikeluarkan zakat. Okey. So seterusnya kita tengok kepada ayat blogan nisab. Nisab. Okey, yang ni memang sentiasalah apa-apa zakat pun memang syarat wajib dia adalah untuk capai dia punya ni nisab. Dan yang terakhir adalah yumdi al-haul kamil. Maksudnya kena capai dia punya haul kamil lah. Haul kamil ni pun sama juga dekat mana-mana syarat wajib zakat, mestilah yang pertama ayat blogan nisab dan yang kedua adalah yumdi al-haul kamil. Okay, so dua benda ni kalaulah macam contoh kan, apa-apa hukum ataupun apa-apa sifat zakat pun, kalau contoh dia tanya zakat naqdain, zakat an'am. Okay, syarat dia kalau contoh kita kata yang blogan nisab dengan yumdi al-haul kamil, maka benda tu dah mencapai kepada jawapan tersebut lah. Sebab memang duit itu adalah syarat utama. Mesti dia kena cukup nisab dan yang kedua mesti dia cukup haul kamil. Okey, so saya rasa jelas dekat situ berkenaan dengan tasawurat juga berkenaan dengan zakat dan naqdain. Okey, so ini adalah nisab zakat berkenaan untuk zahab dan juga fiddah. Okey, mostly untuk soalan-soalan dia jarang bagi spesifik nilai-nilai yang tak dikenali. Contoh dia akan terus bagi contoh 100 gram. So yang ni ada khilaf sikit lah. Ada ulama yang kata capai untuk ishrun dan misqalan ni adalah 84 gram. Tapi ada ulama yang kata 85 gram. Okay, so sebab tu soalan dia tak spesifikkan lah untuk nombor-nombor yang pelik-pelik. So contoh kalau ditanya soalan terus 100 gram, 200 gram dan ke atas lah. Sebab soalan tu memang automatik untuk capai nisab lah. Sebab kalau macam contoh soalan tu soalan pengiraan tapi tak cukup nisab. So what's the point dia buat soalan pengiraan, betul? Okey, so biasanya benda ni cuma akan terlibat bila soalan keluarkan hukum. So bila kurang sahaja 84 bermaksud tak dikenakan untuk bayar zakat lah. Okey, sama juga untuk fiddah. Fiddah ni dia dah bagi spesifik 200 dirham. Yang mana 200 dirham ni adalah takriban 588 gram. Yang ni pun sama juga, dia takkan bagi nombor-nombor yang spesifik, nombor-nombor yang pelik-pelik. Tapi sebaliknya dia akan bagi nombor yang lebih jelas lah. Maksudnya kalau contoh dia akan terus letak 100 gram, 200 gram, 1 kilogram macam tu. Okey.
So yang ni adalah penjelasan. Okay, kalau kita refer kepada kitab Taqrirat Sadidah, macam mana kita nak kira misqal dan sebagainya. Tapi saya rasa benda ni tak perlulah untuk kita faham. Kalau rasa nak baca boleh baca, tapi untuk exam saya rasa benda ni tak terlalu penting lah untuk difahami dengan jelas. 1 misqal 1.5 qaflah, 20 misqal sama dengan 30 qaflah, 10 qaflah sama dengan 1 uqiyah. Okay, 1 uqiyah sama dengan 28 gram, 28 gram sama dengan 3 uqiyah, darah pula dengan 200 dirham sama dengan 210 qaflah yang refer kepada 21 uqiyah. So benda tu terlalu panjang dan kurang penting lah. Jadi yang pentingnya adalah sebab ini adalah pengiraan lama. So yang kita kena tahu adalah zahab refer kepada 80 gram, 84 gram dan ke atas. Kalau untuk fiddah 588 gram dan ke atas. Okey. So yang pertama dekat sini kita kena tahu adalah berkenaan dengan muskilah pada sabar. Sorry. Kita naik atas. Okey. Kita nak tengok kepada zakatul an'am. So saya rasa untuk zakat anak dan ni sangat mudah. Pengiraan dia cuma 2.5% daripada total keseluruhan lah. Okay, 2.5%. Okay, nanti kita tengok macam mana kita nak kira. Okay, tapi the point is 2.5% itu yang pertama. Kita kena tahu. Yang kedua, apa sifat dia? 3 benda ni kita kena tahu. Alla yakuna hulyan mubahan, yablughan nisab dan juga haul kamil. Dan yang tadi yang pertama, yang kedua syurut, dan yang ketiga adalah kena tahu dia punya ni nisab zakat dia. Okey, jelas untuk zakat an-naqdain. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus stop saya dan tanya je. Kalau tak nak bercakap boleh tulis dekat chat dan sebagainya lah. Okey. So yang kedua adalah tanya. Ya. Kalau untuk soalan tu boleh jadi ke tak kalau contoh dia buat zakat tu 60 gram, lepas tu dia ambil dirham dalam 1,5 gram. Kalau dia buat ada kemungkinan ke soalan macam tu keluar ataupun memang jenis soalan macam tu yang akan keluar? Kalau untuk soalan pengiraan dia takkan keluar macam tu, tapi untuk tentukan hukum boleh jadi untuk dia keluar soalan macam tu. Oh, okey, baik. Okey. So seterusnya saya masuk kepada zakat an'am. Okey, sekejap Okey, so seterusnya masuk kepada zakat an'am. Okey, yang pertama apa yang kita kena tahu adalah syurut wujub jugalah. Okey, so yang ni sama juga dengan apa-apa. Okey, so yang ni pun sama juga dengan yang saya explain tadi. Apa-apa sifat zakat mestilah ada syurut wajib dia. Okey, antara syurut-syurut wajib dia yang pertama adalah bulugh an-nisab dan juga yumdi al-haul. Okey, cumanya ada syarat tambahan kepada zakatul an'am yang kita kena faham. Okey, sa'imah dan juga ghairu sa'imah. Apa yang dimaksudkan dengan sa'imah dan juga ghairu sa'imah? Okey, kalau sa'imah maksudnya haiwan tu dia cari makan sendiri. Okey, maksudnya kita bela, tapi kalau dia nak makan, dia cari makan sendiri. Okey, sorry. Kalau maksud sa'imah maksudnya dia cari makan sendirilah. Dia cari makan sendiri. Okey, tapi kalau ghairu sa'imah pula. Ghairu amilah. Okey, ghairu amilah tu maksudnya kita tak gunakan dia sebagai alat-alat untuk bekerja. Kenapa kita tak iktibar kalau zakatul an'am ni sebagai ghairu amilah? Maksudnya kita bila haiwan tu dijadikan sebagai bahan kerja, contoh kan kita zaman dululah contoh kita ambil kita bela kuda. Okey, bila kita bela kuda contoh, kita jadikan kuda tu sebagai kita punya tunggangan untuk pergi kerja contoh. Jadi benda tu dikira sebagai amilah. So benda tu dikira sebagai zakat, dia tak terkira sebagai zakat an'am sebab benda tu kita gunakan sebagai kerja. So benda tu akan termasuk dalam pembahagian zakat harta. Okey, so that's why lah kenapa syarat dia ada 4 ni. Yang pertama bulugh nisab, mudil haul, sa'imah dan juga ghairu amilah. Okey, sa'imah tadi saya sebut dia mestilah kena cari makan sendiri. Maksudnya bukan kita yang bagi makan. Sama juga keadaan dia macam ghairu amilah tu. Bila kita yang bagi makan, seolah-olah macam benda tu dah jadi harta milikan kita. Milikan sepenuhnya lah. Maksudnya kita yang put effort kepada haiwan tu. So ada zakat lain yang perlu dibayar, zakat harta. Okey. So yang ni pun dah jelas lah. Kalau baca dekat sini saya ada contoh sikit. Haiwan tu kena cari makan sendiri. Kalau kita bagi dia jadi maklufah. Okey, istilah dia sa'imah dan juga ghairu sa'imah. Lawan kepada sa'imah adalah ghairu sa'imah ataupun maklufah. So bolehlah guna both istilah. Dua-dua istilah diterima. Cumanya the point is mestilah sa'imah. So kalau maklufah lawan dia sama ada sa'imah ataupun ghairu maklufah lah. Alright. Dan kita tak guna untuk kerja, bajak padi dan sebagainya. Okay, dan ada keadaan yang kita kena tahu nisab ibil. Nisab ghanam dan juga nisab bakar. Okay, so untuk ingat kepada nisab ibil dan nisab ghanam, okay, kalau perasan dekat sini,
Oh, okey, ada soalan kalau emas kita jual lepas tu kurang daripada nisab dan 10 minit lepas tu kita beli emas lagi dan cukup nisab. Adakah tamat haul emas atau continue je yang lama? Okey, sekejap saya kurang jelas. Kalau emas kita jual, lepas tu kurang daripada nisab dan 10 minit lepas tu kita beli emas lagi. Kurang daripada nisab dan 10 minit. Lepas tu kita beli emas dan cukup nisab. Adakah tamat haul emas atau continue je yang lama? Okey. So, katakanlah macam contoh kan, kita jual lepas tu kurang daripada nisab dan 10 minit lepas tu kita beli emas dan cukup nisab. Okey. Cukup nisab tu mesti dia bersandarkan kepada mudial haul juga. So, untuk menjawab kepada persoalan tu, syarat dia yang pertama dah cukup nisab ni. Okay, lepas tu cukup tak syarat kedua iaitu mudial haul. So, yang pertama tadi kita kata nisab dan yang kedua tadi mudial haul. So, katakanlah cukup nisab tapi haul tak cukup lagi. Okay, so tak perlu kepada zakat. So, dalam tempoh yang ni, contoh kita kata yang pertama tu sebelum 10 minit tak cukup. Okay, lepas 10 minit cukup. Tapi 10 minit tak cukup haul. So, tak ada zakat yang dikenakan. So, kalau macam contoh dicerita dalam soalan isbat hukum, so jawapan dia tak perlu bayar zakat lagi sebab tak cukup haul tu lah. Okey, saya teruskan berkenaan dengan nisab ibil. Ya, ini untuk menjawab persoalan yang ada dekat chat tadi lah. Alright. So, seterusnya berkenaan dengan nisab ibil. Okey. So, nisab ibil ni, dia ada cara untuk kita ingat. Sekejap Okey. Saya bahagikan kepada 4. Apa yang dimaksudkan dengan 4? Jadual ni macam ni. Jadual yang pertama, kita kena tulis 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okey, so apa lawan kepada 1, 2, 3, 4? Pasangan dia adalah 5, 10, 15, 20. So sifir 5 lah. 5, 10, 15, 20. 1, 2, 3, 4. Okey, ni nisab ibil tau. Okey, kenapa 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20? Okey, sebab kalau contoh 5 ekor ibil bermaksud dengan satu syatun. Kalau 10 ekor ibil bersamaan dengan syata ni. Okey, kalau 15 ekor salasah syuyah dan kalau 20 ekor arba'ah syuyah. Okey, ini jadual yang pertama. 5, 10, 15, 20, 1, 2, 3, 4. Okey. So untuk yang jadual kedua, 25, 36, 46 dan juga 61. Okey. Yang ni kiraan dia adalah bintu makhad, bintu labun, hiqah dan juga juz'ah. Okey, yang ni macam mana? Kenapa saya bahagikan macam ni? Sebab yang pertama ni, jadual yang pertama hanya refer kepada syatun. Okey, jadual yang kedua, dia dah masuk istilah baru. Bintu makhad, bintu labun, hiqah dan juga juz'ah. Okey, yang ni 25, 36, 46, 61. Okey, dan yang terakhir adalah 76, 91, 120 dan 130. Lari pula. Okey, 76, 91, 120 dan 130. Binta labun, hiqqatan, salasah banat labun, hiqqah dan juga binta labun. Okey. So, yang ni, pembahagian ni kenapa saya rasa bergantunglah kepada kalian macam mana yang rasa mudah untuk hafal. Tapi as untuk saya, kalau kita pecahkan kepada 4 lagi mudah untuk kita nampak lah. 5, 10, 19, 20, 25, 36, 46, 61, 76, 91, 120, 130. Lepas tu kita boleh terus keluarkan. 1, 2, 3, 4. Bintu makhad, bintu labun, hiqqah, juz'ah, binta labun, hiqqatan, salasah banat labun dan juga hiqqah dan juga binta labun. Okey, so ada keadaan like macam kalau contoh, okay, nanti kita akan tengoklah apa jadi kalau dia lebih daripada 130. Okey, itu nanti saya akan terangkan dalam pengiraan sekejap lagi untuk soalan pengiraan. Benda tu lebih jelas kalau kita tengok soalan pengiraan lah. Okey, so dalam masalah yang melibatkan nisab ibil ni, kita ada satu istilah yang kita kata sebagai masalah al-jubran. Apa yang dimaksudkan dengan masalah al-jubran? Okey, benda ni ada dalam penerangan kitab Taqrirat Sadidah fil Masail Mufidah. Okey, idza lam yujad al-mudhakki ma yajibu alaihi wa lahu ikhtiyaraini. Okey, sama ada yang pertama adalah as-su'ud ataupun soalan muskilah yang kedua adalah an-nuzul. Okey, as-su'ud sama ada dia nak naik kan, an-nuzul adalah sama ada dia nak turunkan jumlah dia. Okey, contohnya macam mana? Contoh, sepatutnya dia kena bayar arba'ah syuyah sebab dia ada 20 ekor ibil. Okey, dia patut bayar total sekian tapi tak boleh. So dia ada dua pilihan lah. Sama ada tadi kita kata dia ada sifat untuk bayar su'ud, maksudnya dia nak lebihkan ataupun dia nak bayar kurang. Okey, apa kesan sekiranya ada sifat su'ud ataupun sifat nuzul ni? Yang pertama adalah kalau bayar lebih, amil akan bayar baki dengan 20 dirham.
ataupun 2 ekor kambing. Tapi kalau daf'ul asghar, dia mesti kena sempurnakan dia punya bayaran lah. Kalau dia bayar lebih, katakanlah contoh, sepatutnya dia bayar 4 ekor kambing, tapi dia tak ada 4 ekor kambing, dia ada cuma bintu makhad. So dia kena bayar bintu makhad. Okey, bila dia dah bayar bintu makhad, so amil akan pulangkan. Amil akan pulangkan dengan syatun ataupun 20 dirham. Tu bergantung kepada amil tu lah. Dan yang kedua, kalau dia bayar kurang, okey, dia kena sempurnakan bayaran tu dekat amil. Okey. Setakat ni saya rasa tak ada masalah untuk nisab ibil. Kalau ada masalah pun sama juga, boleh je tulis, bagi tahu dan sebagainya lah. Okey, seterusnya adalah nisab ghanam. Nisab ghanam ada 3 keadaan. Okey, 40, 121, 201 hingga 399 dan juga yang seterusnya 400. Okey, macam mana kita nak kira? Yang pun sama juga. Kalau 40 bersamaan dengan satu syatun lah. Okey, kalau 121 dan ke atas, syatani. 201 hingga 399 salasah syuyah, dan 400 dan ke atas. Okey, setiap 100 dan 400 ke atas tu bersamaan dengan satu syatun. Okey, itu berkenaan dengan ghanam. Dan yang terakhir adalah nisabul bakar. Okey, 30, 40, 60. Okey, ini pun kita kena ingatlah, tabi'un, musinnah dan juga tabi'ani. Okey, kalau lebih daripada 60, fi kulli thalathin tabi'un. Okey, contohnya macam mana? Contoh kita ada 90. Okey, so 90 bahagi 30. 90 bahagi 30 sama dengan 93 kan? 3. So 3 tabi'un lah. So dia bahagi kepada refer yang ni tadi balik. Okey, katakanlah nombor tu nombor yang lebih daripada 90. Contoh kita ada 120. 120, okey, dekat sini kita ada 2 pilihan. Sama ada kita nak bahagi dengan 40 ataupun 120 tu kita nak bahagi dengan 30. Okey, kalau kita bahagi dengan 30 bersamaan kita kena bayar dengan 4. Tengok tadi, kalau fi kulli thalathin tabi'un. So kalau kita bahagi dengan 30 kena bayar dengan 4 tabi'. Tapi kalau 120 dibahagikan dengan 40, kita nak ambil yang kedua. Okey, bahagi 40 sama dengan 30. Okey, so 30 bersamaan 30 pula 3. So bersamaan dengan kat sini kita kena bayar 3 musinnah. Okey, so dekat sini pilihan lah, sama ada dia nak bayar dengan 4 tabi'un ataupun dia nak bayar dengan 3 musinnah. Kalau ada nombor yang kita istilahkan sebagai nombor clash lah, maksudnya between dua pengiraan tu ada clash kan. Okey, so yang ni adalah maksud ba'dil mustalah. Okey, ini boleh refer lah, syatun refer kepada kambing. Kalau bintu makhad maksudnya unta betina yang berumur 2 tahun. Bintu labun, unta betina yang berumur 3 tahun. Hiqqah, unta betina yang berumur 4 tahun. Juz'ah, unta betina yang berumur 5 tahun. Tabi'un, sapi yang berumur 1 tahun. Kalau musinnah, sapi betina yang berumur 2 tahun. Okey. So dekat sini ada beberapa masalah. Yang pertama adalah al-aslu ikhrajul unsa wa yustasna khamsul masail. Okey, yang ni adalah contoh apa muskilah yang pertama adalah asalnya kena bagi zakat tu untuk unta betina kecuali dalam 5 keadaan yang disebutlah. Yang pertama kita kata kita tak boleh bagi haiwan yang sakit. Itu yang pertama. Kecuali semua sakit, but still kena bagi yang sakitnya paling kurang. Contohnya macam mana? Kita ada, contohlah kita kata kita ada 5 ibil. Okey, kita ada 5 unta. So kita kena bayar 1 syatun. Okey, dan kita ada 2 je syatun. Kita ada 2 je anak kambing ataupun kita ada 2 je kambing kan. Okey, kambing pertama ni manusia. Okey. Kita ada kambing A dan kita ada kambing B. Kambing A buta. Kambing B contoh, sopak, darah tinggi, kencing manis. Okay, contoh dia ada 2 kambing. Okay. So dia kena bayar tadi satu syatun ni kan, kena bayar 1 je ekor kambing. So mana yang dia kena bayar? Okay, dia kena bayar salah satu juga walaupun dua-dua ni sakit. Tapi sepatutnya asal pada hukum dia tak boleh bagi yang sakit. Tapi kalau ada 2 yang sakit sahaja, dia boleh bayar
dengan yang sakit tu, tapi dengan yang paling sikit sakitnya. So antara dua ni contoh, buta sopak darah dengan kencing manis kan. Okay, so kita kena bagi yang buta tu lah, sebab itu yang paling sikit sakit dia. Okay, dan mostly untuk pembayaran zakat, kenapa disyariatkan untuk betina? Maksudnya kenapa ditetapkan kepada bayaran tu adalah betina kan. Okay, haiwan yang dia punya gender adalah betina. Sebab supaya bila kita bayar zakat tu boleh di istismar kan. Maksudnya kita boleh kembangkan zakat tu. Maksudnya bila kita bayar, orang yang guna tu boleh kembangkan sikit lah. Maksudnya daripada satu ni, okay, dia boleh besar-besarkan sampai dapat ke anak cucu. Macam tu lah. Okay, same goes with the size. Okay, kalau tak ada, kalau kita tak boleh bagi yang kecil dengan sengaja. Okay, kalau ada yang besar dan cukup umur, maka kita kena bagi yang paling baik lah. Alright. Dan haul anak yang baru lahir akan ikut haul ibu haiwan. Contoh ada lembu. Okay, ada lembu. Okay, contohlah. Sehari sebelum cukup haul, asalnya contohlah ada, okay, kita tengok. Nisabul bakar adalah 30. Katakanlah ada seorang ni dia ada 29 ekor lembu. 29 ekor lembu. Sehari sebelum cukup haul, ada seekor daripada 29 ni dia lahirkan anak. Okay, lahirkan anak lembu. Okay, bila dia lahirkan anak lembu, so like macam cukup ke tidak haul dia? Okay, so automatic lah akan cukup 30 ekor. Sebab apa? Sebab anak yang baru lahir, dia sama dengan haul ibu. So sepatutnya dia akan bayar ikut jumlah haul ibu juga. Okay, dia berbeza macam tadi ada orang tanya saya berkenaan dengan emas kan. Okay, beberapa minit sebelum 10 minit lepas tu kita cukupkan. Maksudnya contoh ada haul yang pertama, dia tak cukup. Lepas tu sehari sebelum, tiba-tiba 10 minit selepas tu dia beli yang tu kan. Okay, so yang lama still ikut yang lama, yang baru dia akan kiraan barulah. Okay, so kalau berbeza dengan haiwan, kalau dia ada anak, so anak tu walaupun baru lahir sehari sebelum cukup haul, maka dia akan ikut cukup, dia akan kira cukup haul sama dengan mak dia juga. Okay, dan masalah yang kedua adalah masalah fi al-khutah. Okay, ishtirak ithnan min ahli zakah ala al-amwal al-mutasawiyah wal mushtarikah. Okay, ni saya ada sebut di awal-awal. Apa jadi kalau dia tak ada milkiyat nisab keseluruhan? Maksudnya ada dua orang. Okay, ada dua orang. Orang A dan juga orang B. Okay, ni A, ni B. Okay, katakanlah orang A, contoh, dia ada manfaat dan juga dia ada pros and cons lah sekiranya berkongsi ni. Okay, pros ataupun pros and cons yang pertama adalah takhfifuz zakah. Okay, kenapa kita kata takhfifuz zakah? Katakanlah A ada 40 ekor dan B ada 40 ekor. Okay, bila A dengan B ada 40 ekor, dia akan jadi 80. So kita refer dekat atas ni. Okay, kalau kita tak gabung, okay, kalau kita gabung, yang ni syatun, yang ni pun syatun. Okay, kita tengok dekat sini. Kalau dia ada 121, baru kena bayar syata ni. Okay, so benda tu akan mengurangkan zakat lah. Betul ke tidak? Sebab dia just baru capai 80. So seorang seekor saja syatun yang perlu dibayar ataupun zakat yang perlu dibayar. Okay, so itu kita kata takhfif az-zakah, mengurangkan nisab ataupun kadar zakat yang perlu dibayar. Tapi keadaan yang kedua adalah bila kita gabung, okay, jumlah dia ziyadah az-zakah. Maksudnya apa? Contoh, kalau kita gabung, okay, tu tadi kalau 40 manfaat lah. Katakanlah orang A ada 20 ekor je. Orang A 20 ekor macam bolehlah 20 ekor. 20 ekor and then kita ada 20 ekor. Okey, katakanlah kalau tak gabung A dengan B, sepatutnya tak payah bayar zakat sebab tak cukup 40 ekor. Okey, tapi bila gabung tiba-tiba dah cukup 40 ekor pula. So bila cukup 40 ekor automatik kena bayar zakat. So benda tu kita kata dinamakan sebagai ziyadah az-zakah. Okey, so itu masalah yang kedua lah. Okey, tapi yang ketiga adalah ribih ahaduhuma wa khasaratul akhar. Maksudnya A ada 20, B ada 40 ekor. Okey, so bila gabung akan jadi 60. Ke salah?
Okey. So kalau macam ni kan, bila kita gabung, okey, A tadi kita kata ada 20 ekor, B ada 40 ekor. Okey, sepatutnya B je kena bayar sebab dia ada 40 ekor. So bersama dengan satu syatun. Tapi bila A pun kena bayar sekali, okey, so syatun ni, okey, jumlah dia still kena kongsi dengan A. Macam sekarang is either kita nak bayar dengan haiwan tu sendiri ataupun kita bayar dengan jumlah duit kan. Okey, so sebab tu kita kata dia akan memberi beban kepada pihak yang satu lagi. Okey, itu keadaan yang ketiga. Dan yang keadaan yang keempat adalah la ta'sir, tak ada kesan kepada apa-apa. Tak ada kesan kepada apa-apa ni maksudnya macam isu yang pertama tadilah, tahfif az-zakah tu. Sebab apa? Contoh, kita ada 40 dan juga 40. Okey, 40 dan juga 40. A ada 40, B ada 40. So A kena bayar dengan syatun. 40 B pun kena bayar dengan syatun. Okey. So dua-dua masih membawa nilai yang sama, dia tak memberi kesan. Bila gabung pun kalau lah jadi 80 pun masih tak capai kepada syata ni. Okey, itu yang dimaksudkan dengan la ta'sir. Okey. So itu berkenaan dengan zakat al-an'am. Kalau ada apa-apa soalan boleh terus tanyalah. Okey, kalau macam contoh ada satu soalan, ribih ahadahuma wa khasaratul akhar. Okey, dekat siapa yang rugi? Keadaan yang ketiga ni dekat siapa yang rugi? Contoh kita ada 20 dan 40 kan. Okey, rugi kepada orang yang sikit sebab dia berkongsi dengan orang. Faham tak? Sepatutnya dia tak payah bayar, tapi bila dia berkongsi dengan orang yang kedua, automatik dia kena berkongsi untuk bayar zakat tersebut. So dia ada kekurangan dan kelebihan lah. Dan benda ni adalah bergantung kepada orang tu. It's either dia nak berkongsi ataupun tidak. Okey. Okey, seterusnya adalah melibatkan, okey, nombor 3 adalah zakat zuruk wa thimar. Okey, saya rasa untuk zakat untuk soalan tahun ni yang masuk adalah soalan pengiraan melibatkan zakat zuruk wa thimar, zakat an'am dengan zahab wal fiddah. Okey, so tiga ni lah yang kena fokus. Zakat an-naqdain, zakat an'am dan juga zakat zuruk wa thimar. Okey, zakatul ma'adin ni jarang berlaku, zakatul rikas pun jarang berlaku. Urut tijarah ni pun sebab dia bukan one of the spot kan. Tapi kalau rasa nak baca, akan datang boleh baca sendiri. Dan kalau ada apa-apa soalan boleh tanya kepada saya jugalah kot, insyaAllah. Okey, jadi saya akan habiskan sehingga zakat zuruk wa thimar sebelum kita masuk kepada contoh-contoh soalan. Okey, so zakat zuruk wa thimar sumiyat bil zakatil mu'asyarat jugalah. Kenapa dinamakan sebagai zakat al-mu'asyarat juga? Sebab li'annahu qad yajibu fiha al-'ashrah hiya isnan, iaitu yang pertama adalah al-hubub dan juga al-thimar. Okey, al-hubub ni refer kepada apa-apa jenis bijirin. Macam kalau contoh padi. Padi pun dikira sebagai bijirin juga. Okey, ataupun thimar. Thimar ni ada dua, sama ada rutab ataupun anggur lah. Okey. Jadi az-zuru' fil hubub wa kullu ma yu'addu qutan fi halati rafahiyah al-atimah al-asasiyah. So apa-apa atimah asasiyah, sama ada dia gandum ke padi ke, okey, itu dikira sebagai al-hubub. Okey, sebab dia adalah atimah al-asasiyah. Dan yang kedua adalah wa amma thimar faqat fi rutab awil inab. Okey, maksudnya selain daripada rutab dan juga inab, maka dia tak terkira sebagai thimar. Okey. Tadi kita kata nama dia bil mu'asyarat li'annahu qad yajibu fiha al-ushur. Okey. Okey, so seterusnya yang ni apa yang wajib lah. Yang pertama thimar, yang kedua hub. Okey. Keadaan dia bila? Kalau thimar wajib bibadul silah, dan kalau hub indastidadil hub. Astidadil hub ni refer kepada bibadul silah, maksudnya dia dah ada tanda-tanda masak. Dan yang kedua, kalau inab pula dia ada sifat keras dan juga matang. Itu yang mewajibkan untuk kita bayar zakat. Okey. Seterusnya asal pada nisab zakat adalah 5 ausuk. Okey, yang bersamaan dengan 1 ausuk sama dengan 60 sa'. 5 ausuk bersamaan dengan 300 sa'. Okey, jadi 300 sa' sama dengan 1200 mud, dan 1200 mud sama dengan 1600 retail Baghdadi. Okey.
Jadi macam mana kita nak tahu? Benda ni takkan ditanya lah berapa su au su kan. Okay, yang kita kena fokus adalah berapa gram. Lakin fi nihayatil muhim huwa sama dengan mi'ah khamsah wa 20 kilogram. Okay, so ini yang utama dia lah. Tapi penting juga nak tengok al-aslu fi nisab huwa 5 ausuk. Sebab dia kadang-kadang dia takkan bagi gram tapi dia akan bagi ausuk. Tapi macam yang tak penting tu adalah ni lah. So, mud ni tak penting. Retail Baghdadi ni pun tak penting. Okay, so yang penting adalah dia punya jumlah ausuk dan juga dia punya jumlah kilogram. So, kalau dia cukup 5 ausuk, maksudnya dia cukup nisab. Dan kalau dia cukup 825 kilogram pun dia cukup nisab. Tak cukup 5 ausuk, tak cukup 825 gram, maksudnya dia tak cukup nisab. Okay. Kita refer dekat sini, waktu zakah. Okay. Yang pertama, pembayaran zakat untuk zakat Dhur' wa Thimar ada dalam keadaan, dua keadaan. Yang pertama, indal hasad wala yushtarat bi mudhiyal haul. Indal hasad maksudnya dia tak perlukan kepada tempoh untuk cukup haul, tapi cukup dengan keadaan dia sampai musim menuai. Okay, bila dah sampai musim menuai, maka dikehendaki untuk dibayar zakat kepada sifat kepada zakat Dhur' wa Thimar ni. Okay. Yang ni based on dalil Quran lah, wa atraqahu yauma hasadi. Okey. Dan berapa jumlah yang dikenakan? Okey, yang pertama ada 3 keadaan jumlah ataupun kadar zakat. Okey, yang pertama adalah 10%. Okey, 10% daripada total zakat. Okey. Yang ni adalah bila keadaan kita siram tanpa menggunakan harta kita sendiri. Okay, apa maksud siram menggunakan tanpa menggunakan harta? Maksudnya kita ada contoh kita ada sawah padi. And then kita siram sawah padi tu bukan menggunakan pam air dan sebagainya, tapi kita just mengharapkan air hujan ataupun air sungai. Okay, jadi bila kita menggunakan air sungai dan air hujan, maka jumlah zakat yang dikenakan adalah 10%. Sebab apa? Sebab okay, refer kat sini. Okay, sebab kita ambil dia punya ilah dekat situ, keseluruhan kita kena bayar tu maksudnya kita tak put too much effort untuk jaga benda tu. Okay, so sebab itulah effort yang lebih ni adalah untuk kita bayar zakat. Okay, keadaan yang kedua adalah 5% daripada keseluruhan. Okay, bila kita kata 5% daripada keseluruhan adalah bila kita siram tu dengan kos yang terkhusus lah. Maksudnya kita ada beli pam air, kita ada beli tangki dan sebagainya. Kita siram sendiri. So maksudnya kadar zakat tu akan berkurang sebab kita dah put too much effort lah untuk besarkan tanaman tu. Dan yang ketiga adalah 7.5%. 7.5% ni adalah bila kita seimbang cara pertama dan juga cara kedua untuk besarkan tanaman kita tu sendiri. Okey, tapi katakanlah what if kalau campur dan tak sama jumlah julat, kena kira mana yang lagi banyak. It's either cara yang pertama ataupun cara yang kedua. Katakanlah gabung, maksudnya kita kata kita ada beli pam air, tapi beli pam air tu sangat dah sikit airnya, boleh pakai lah macam contoh sebulan sekali je. So mostly yang banyak adalah based on sungai dan juga hujan kan. Okay, so bila contohlah kita kata 10% daripada tanaman tu kita tanam pakai pam air, dan lagi 90% guna air sungai dan juga air hujan. So kita kena ambil yang 90% punya cara lah. So jumlah zakat yang kena bayar adalah 10%. Macam tu, kena ambil mana yang lagi banyak dari segi julat. Okey, dan ada masail fiha. Okey, apa masail fiha? Yang pertama adalah bila hasil cukup nisab dan sama jenis. La yudammu jinasun illa jinsun akhar fala tajibu illa idza balagha nisab jinsun wahid. Syarat untuk bulughh nisab mestilah kena dengan jinsun wahid. Kita tak boleh gabung dua benda. Maksudnya kita gabung contoh anggur dengan padi. Okey, benda ni tak kira sebagai cukup nisab. Okey, al-afdal ay yukhraj min kulli naw'in biqadrihi fa in shaqqa alayhi akhraja min al-wasat. Okey, tapi mana yang lagi better? Mana yang lebih better adalah untuk keluarkan ikut jenis dia. Okey, katakanlah macam contoh muskilah dia pada anggur dan juga rutab kan. Okey, mana yang better? Betternya untuk benda ni dikira sebagai zakat yang sama betul, sebab anggur dan rutab ni dikira sebagai, nampak ni, dikira sebagai hub kan. Okey, so bila dia dikira sebagai hub, yang paling afdal adalah untuk kita pisahkan dia, anggur lain, rutab lain. Tapi katakanlah kalau nak disekalikan disebabkan di bawah satu hub yang sama, maka boleh. Yang tak boleh adalah contoh anggur dengan padi. Yang ni dikira simar. Okay, yang ni dikira hub. So benda tu tak menyatulah. So yang tu tak boleh. Tapi kalau di bawah contoh kita ada padi dan gandum, okay, yang tu boleh digabungkan. Tapi
yang lebih afdal adalah untuk pisahkan bayaran zakat tersebut. Okey, idza ikhtalafa waqtul hisad tudammu az-zuru' ba'daha ila ba'din bi syartin ay yakuna al-hisad fi 'amin wahid. Okey, kalaulah masa tuai itu berbeza tapi masih dalam tahun yang sama dan tahun yang sama itu kurang 12 bulan, so maksudnya hasilnya akan digabunglah untuk kira dia punya jumlah nisab. Okey. Okey. Ada satu muskilah yang kita kena fokus dalam Minta maaf sekejap, nak tanya ya. boleh? Boleh. Kalau tadi tu, apa contoh jinsun wahid? Kalau tadi contoh yang bukan jinsun wahid adalah anggur dan padi kan? Kalau contoh Betul. jinsun wahid apa ya? Jinsun wahid tu contoh padi ni kan kita kata sebagai bijirin, betul. Dikira sebagai thimar ataupun al-atimah al-asasiyah. Okey, jadi bila kita kata dia adalah sebagai jinsun wahid, contoh kita ada padi dan gandum. Okey, yang tu boleh. Ataupun kita ada anggur dan rutab. Yang tu boleh. Sebab yang ni dia terkira, dua-dua ni terkira sebagai thimar. Yang ni dua-dua terkira sebagai hub. Okay, yang ni dua-dua terkira sebagai bijirin. Yang ni dua-dua terkira sebagai hub lah. Yang tu, itu yang contoh dikira sebagai apa orang kata jinsun wahid. Yang ni dua-dua atimah asasiyah. Yang ni dua-dua dikira sebagai hub tu. Okey. So muskilah yang tak boleh tu tadi kalau kita silang antara dua ni lah. Jelas tu? Jelas. Jelas, terima kasih. Okey, seterusnya adalah muskilah pada al-hirs. Okey, yang pertama takdir simal ala syajari qabla al-hisad li ma'rifati miqdar zakah. Maksudnya kita kira zakat sebelum dia keluar hasil. Okey, sebab kita nak cepatkan hak penerima zakat. Apa maksud nak cepatkan hak penerima zakat? Maksudnya kita kira zakat tu sebelum dia keluar hasil supaya bila keluar je hasil tu kita boleh terus bagi kepada orang yang memerlukan. Okey, so cara dia yang pertama adalah kita kena lantik dua orang yang adil. Okey, dan orang yang adil inilah yang akan identify total ataupun jumlah zakat tu. Okay, dan pemilik kena setuju dan aku dengan jumlah yang dikenakan. Maksudnya bila dah ada dua orang adil, okay, bila diorang dah tolong kira, okay, so pemilik tanah tu mesti terima dengan apa yang di-identify oleh dua orang adil tu lah. Okay, tapi katakanlah kalau hakim yang buat kiraan tersebut. Okay, kalau hakim yang buat, maksudnya apa-apa hakim lah, hakim mahkamah dan sebagainya, maka cukup seorang sahaja tanpa perlu dua orang adil. Dan syarat untuk jadi tukang khars ni adalah dia mestilah ada sifat-sifat lah, muslim, okay, adil, lelaki, merdeka dan juga tahu dengan ilmu khars ataupun apa-apa ilmu yang melibatkan zakat al-muasyarat. Okay, dan yang terakhir hukum dia sunat sebab dia memberi manfaat kepada orang yang lain juga. Biasanya benda ni jarang ada keluar kepada pengiraan. Mesti soalan ini memang totally kepada soalan isbat hukum sahaja. Okey. So sekarang 3.54, saya ambil 6 minit saja untuk refer kepada ahkamul hajj. Okey. So untuk tajuk hajj yang perlu difokuskan adalah beberapa perkara sahaja. Untuk soalan hajj ni saya rasa saya tak nak sentuh sangat berkenaan dengan fakta-fakta dia sebab mostly boleh baca sahaja. Okey. Dekat sini kita boleh refer antara benda yang perlu ditekankan adalah syurut al-hajj. Okey. Syurut al-hajj ni boleh refer lah. Dekat sini mana ya? Syurut. Okey, syurut al-hajj. Okey. Dan yang kedua adalah sebab hukum. Okey, boleh refer kepada yang pertamanya kenapa disyariatkan haji. Apa hukum-hukum yang melibatkan haji. Okay, dan sebagainya lah. Seterusnya adalah yang menyebabkan tahallul awal dan juga tahallul tsani. Okay, ini boleh refer juga dalam part-part manasik haji. Dan yang terakhir adalah masalah dalam manasik haji. Okey, bila disebut berkenaan dengan masalah dalam manasik haji, apa yang saya rasa boleh tekankan adalah just fokus kepada tiga jenis haji. Haji tamattu', haji ifrad dan juga haji qiran. Biasanya dia akan minta untuk identify ataupun bezakan apa perbezaan antara haji ifrad, tamattu' dan juga qiran. Tapi soalan biasanya akan spesifikkan lah. Maksudnya apa yang berbeza dari sifat dari rukun haji ifrad, tamattu' dan qiran. So untuk soalan ni boleh keluarkan dalam bentuk jadual lah. Buat jadual and then bezakan tamattu', ifrad dan juga qiran. Okay, so itu berkenaan dengan
masalah haji. Untuk soalan haji ni saya tak rasa benda tu akan susah pun, sebab mostly memang totally dia adalah fakta. So kalau sentuh apa yang saya sebut tadi, syurut hajj, sebab hukum, tahallul awal dengan tahallul tsani, masalah kafarah, dan juga 3 anwa' tu, tamattu', ifrad, qiran, insya-Allah 14 lah untuk part haji dan juga umrah. Okey. So sekarang 3:56. Okey, so sebelum saya masuk kepada contoh soalan, saya nak minta 2 minit sekejap, boleh saya nak minum air? Sekejap lagi saya sampai balik. Sekejap Okey. So saya sambung balik. Saya tak pasti ada dapat ke tidak soalan dan juga soalan sem lepas, ataupun saya bagi satu file ni. Satu file ni jangan terlalu sebar-sebarkan dekat orang sebab file ni file daripada Dr. Sabri. Sekejap, saya share. Ada dah tadi. Boleh refer dekat grup participant tu. Ini adalah contoh-contoh soalan lah, dan cara untuk kita jawab. Participant. Mana pula grup participant ni? Participant daurah intensif. Saya minta izin komiti juga untuk share dekat situ. So itu adalah contoh-contoh soalan dan juga cara untuk kita dapatkan markah lah. So kalau boleh refer dekat soalan sem lepas, kita tengok soalan yang pertama ni adalah untuk soalan tahlil. Halil al-masail taliyah wa waddih al-hukum al-fiqhi laha min haitsu sihhah wa adamuha ma'a bayani sabab. So untuk soalan pertama ni kita just kena identify sama ada penyataan tu sama ada dia sah ataupun tak sah lah. So untuk soalan ni ada 2 point yang kita kena keluarkan. So boleh refer dekat sini. Ni soalan tahun lepas lagi. Sem lepas lagi. So contoh yang meniku Ahmad, mablagh 100,000 ringgit wada'aha fi sunduk hadidi fi manzilihi limuddati amin kamil duna istismaruha atau tanmiyatuha. Hal tajibu alaihi az-zakah wa limadha. So untuk soalan ni, kan tadi saya sebut ada 6 soalan. 6 soalan dan ada 12 markah. So setiap soalan bermaksud akan ada 2 point. 2 point tu dekat mana? 2 point tu yang pertama bila kita tahdid sama ada dia betul, dia sah ataupun batil lah. So bila kita sebut hukum kat sini, kita sebut sebab dia tanya hal tajibu alaihi zakah. So bila kita tulis tajibu zakah, so markah 1 dekat sini. Dan bila kita explain sebab an-nuqud mal namin bi tabi'atihi ayu annahu qabilun lin-nama wa ziyadah hatta law yastasmiruhu sahibuhu fa'aliyan. So yang dekat situ ada satu markah lagi. Soalan dia dekat sini, dia simpan 100,000 and then bila maksudnya dia lepas cukup setahun, dia kena bayar zakat ke tidak? Tanpa dia orang kata tanpa diinvest apa-apa. So tajib ataupun tidak, jawab dulu sama ada tajib zakah. Ini pun sama, keluarkan point saja apa hukum dia dan apa sebab dia. So benda tu lagi jelas lah. Maksudnya contoh soal kan dalam paper, soalan awal salah pula itu ni. Soalan awal. Lepas tu terus tulis alif
Soalan ni soalan alif. Okay, lepas tu tulis hukum. Hukum sabab. Okay. So hukum satu markah kat sini, sabab satu markah kat sini. So kita mudahkan lecturer untuk terus nampak apa jawapan kita. So sama juga teruskan sampai ba, jim, dal, ha, waw. Okay. Terus tulis hukum dan juga tulis sabab. Okay, dan sabab tu mesti adalah sabab yang relevan lah. Sabab yang relate. Jangan sabab yang mengarut-ngarut ataupun sabab yang kita reka sendiri. Katakanlah sebab betul, hukum salah, salah dua-dua. Okay, so make sure apa yang kita bagi tu mesti relate lah. Ada je macam dia jawab contoh kat sini, tajibu zakah. Contoh dia jawab kat sini, la tajibu zakah. Tapi jawapan dia refer kepada tajibu zakah. Okay, so bawah ni maybe betul, atas ni salah kan. Okay, so bila bawah salah, bila atas salah, automatik bawah akan salah lah. So make sure apa yang kita tulis dekat atas sama dengan apa yang kita tulis dekat bawah. Okay, so itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua kita boleh kat sini tengok. Umar rajulun sariyun lakinahu musabun bimardin akli mundu sanatain. Waliduhu yuridu ay ya'khudahu lil hajj hadha al-am. Hal yajibu ala Umar al-hajj fi hadhihi al-halah. Okay. Seorang lelaki ni dia ada muskilah pada dia punya akal. Sejak 2 tahun lepas. Okay. Dan parents dia nak bawa dia pergi haji pada tahun sekarang ni lah. Okay. So hal yajibu ala Umar al-hajj fi hadhihi al-halah. So boleh ke Umar ni untuk dia pergi haji dalam keadaan dia yang macam tu kan, walimadah. Yang ni pun sama juga, keluarkan hukum la yajibu al-hajj. Okay, sebab apa? Al-aql syartun min syurut wujubil hajj fala yajibul hajj ala al-majnun aw faqidul aqal. Okay, katakanlah tulis sampai al-aqlu syartun min syurut wujubil hajj, tak ada fala yajibul hajj ala al-majnun. Okay, yang ni bergantung kepada pemeriksa lah. Okay, kalau kita jawab al-aqlu syartun min syurut wujubil hajj, sebenarnya dah satu markah. Tapi bila kita jawab dengan lebih lengkap ataupun fala yajibul hajj ala al-majnun aw faqidul aqal, benda ni lebih tepat lah. Okay. Sebab penerangan kenapa kita kata al-aql tu menjadi syarat kepada syurut wujub. Okay, soalan yang ketiga, tamliku Fatimah 85 gram min al-dhahab qabla tamam al-hawl bi ayyam. Ba'd 15 غراما منه لحاجة طارئة فأصبح ما تملكه 70 غراما فقط. Okay, هل تجب عليها الزكاة ولماذا? Okay, so yang ni pun sama jugalah. Ada seorang ni dia ada 85 gram daripada zahab, emas. Kemudian sebelum cukup haul, sehari sebelum cukup haul ni dia jual daripada 15 gram daripada emas dia. So tolaklah 85 tolak 15 tinggal 70, betul? Okay, so dia cakap kat sini. Okay, fa asbaha ma tamlikuhu 70 gram sahaja. Hal tajibu alaihi zakah wa limadha? Okay, jawapan dekat sini la tajibu zakah. Okay, sebab dia apa? Min syurut wujubi zakah bulughil mal an-nisab wa istimrarihi ala zalika tuwalil haul. Okay, sampai kat sini lah. Okay, sebab syarat untuk bayar zakat, bulugh nisab dia mestilah benda tu istimrarihi ala dhalika tuwalil haul. Tak boleh berkurang secara tiba-tiba kan. Okay, so sebab itulah kita kata dia tak diwajibkan untuk bayar zakat. Okay, seterusnya yang keempat, dakhala khalid fil Islam hadzal am wa huwa maysurun hal wa yastati'u ada'in faradatil hajj min nahiyatil maliyah wal badaniyah. هل يجب عليه الحج في نفس العام الذي أسلم فيه ولماذا? Okay, ada seorang lelaki Khalid, dia masuk Islam pada tahun ini, wa huwa maysurun al-hal wa yastati'u ada'in faradatil hajj. Maksudnya dia mampu untuk menunaikan haji min nahiyatil maliyah wal badaniyah. Maksudnya dia sempurna pada dia punya sifat badan dan juga hartanya cukup syarat dia kan. Okay, jadi wajib ataupun tidak untuk dia tunaikan haji, dan kenapa? Okay, hukum dekat sini wajib untuk tunaikan haji sebab dia adalah al-Islam syartun min syurut wujubil hajj bimujarradi dukhul fil Islam wa tuwaffiru baqi syurutil wajib yusbihu al-hajj wajiban. Okay, so sebab dia apa? Sebab Islam syartun min syurut wujubil hajj. Islam tu sendiri adalah syarat kepada wajibnya haji, dan dengan keadaan bila dia masuk Islam sahaja, maka dia just perlu untuk lengkapkan baki syurut-syurut yang
baki syurut-syurut yang lain. Okey. Dan seterusnya, okey, itu sahaja cara untuk kita jawab soalan yang isbat hukum. Okey. So kita tengok sikit dekat isbat hukum soalan tahun lepas. Sem lepas, sorry. Okey. Soalul awal. Okey, halil al-masail al-atiyah. Okey, so soalan yang pertama adalah tamliku Fatimah. Okey, zahaban lam yablugh an-nisab falam tukhraj minhu zakah. Summa ishtarat zahaban akhar fabalagha majmu' ma tamlikuhu an-nisab waqtamala hawluhu. فأخرجت الزكاة من الذهب الأول فقط دون الثاني. هل تصح زكاتها ولماذا؟ Okey. Maksud soalan ni macam mana? Dia kata, okey, Fatimah ni dia ada harta yang tak cukup nisab lagi. Okey, bila dia ada harta yang tak cukup nisab, jadi dia tak keluarkan zakat. Betul? Falam takhruj minhu az-zakah. Summa ishtarat dhahaban akhar fabalagha majmu' ma tamlikuhu an-nisab. Jadi dia beli emas yang lain, okey, dia beli emas tambahan. Okey. Fabalagha majmu' ma tamlikuhu an-nisab. Maka bila dia dah beli emas tambahan tu, maka capai dia punya nisab. Waqtamala hawluhu fa akhrajat az-zakah min adh-dhahabil awwal faqad duna ath-thani. Okey, jadi dia keluarkan zakat daripada zahab yang pertama sahaja. Tanpa mengeluarkan zakat pada zahabu tsani tu. Okey, jadi hal tasih zakatuha walimadha. Okey. So, apa yang kita boleh gambarkan dari dua emas. Emas A, emas B. Emas A tak cukup awal-awal, so dia beli emas B untuk cukupkan. Jadi dia cuma bayar zakat untuk emas A sahaja. B dia tak bayar zakat. Okey, sah ataupun tidak? Jawapan dia adalah tasihuz zakah fi nisab fi dhahabil awal sahaja. Tasih az-zakah fi az-zahabi al-awwal duna az-zahabi al-thani. Okey, apa muskilah ataupun ilah dia? Kenapa kita kata dia adalah dia cuma sah pada zakat yang pertama, pada harta ataupun emas yang pertama? Okey, yang pertama adalah sebab dia kata syurut, kita boleh kata sebab ni tadi kita kata hukum. Okey, ni kita kata sebab lah. Okey, sebab kita dah tengok tadi bi syurut wujub zakah fi dhahab. Yang pertama adalah bulugh an-nisab. Syurut wujub zakah, hendaklah dia bulugh an-nisab dan juga mudial haul. Okey. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah disebabkan az-zahabul awwal. Okey, padam sikit. Okey, disebabkan az-zahabul awwal lam yablugh. Okey, az-zahabul awwal lam yablugh an-nisab wahdah. Okey, lakinnahu ba'da dhammi az-zahabu tsani. Ba'da dhammi az-zahabu tsani. Okey, kadang-kadang sebab ni memang kena panjang sikit lah sebab kita nak jelaskan kenapa dia dikira sebagai macam ni kan, tasih zakah fi dhahabil awal dan juga duna dhahabil tsani. Okey, kenapa kita kena explain lah. Okey, jadi apa yang dia kena buat? Dia kena bayar balik bila cukup tamam haul nanti. Okey, kena bayar sambungan dia lah. Okey, itu untuk soalan yang pertama. Okey, untuk soalan yang kedua, Ismail rajulun faqirun la yamliku malan lil haji. Fa akhadha qardan min al-banki wa dhahaba ila al-hajj bi hadha al-mal. Okey. Hal tasihu zakatuhu hal tasihu hajjuhu wa limadha? Okey. Yang pertama, okey, keadaan untuk soalan yang kedua, ada seorang dia fakir. Jadi dia tak ada harta, dia buat apa? Fa akhadha qardan, dia pinjam duit. Okey, dia buat pinjaman minal banki wa dhahaba ila al-hajj bi hadzal mal. Jadi boleh ke tidak dia pergi haji dengan keadaan dia pinjam duit? Okey, jawapan dia
Soalan dia tadi kan, dia kata sama ada sihah ataupun tidak. So jawapan dia, hukum dia, kita boleh kata hajuhu sahih. Okay, kenapa kita kata hajuhu sahih? Sebab dia ada duit. Okay, duit yang dia tu bukannya duit curi ke apa ke, tapi duit yang dia pinjam kan. Tapi apa sambungannya hajuhu sahih? Lakinnahu ghairu mustati' aslan. Okay, haji dia sah, tapi pada awalnya sebenarnya dia tak mampu pun. Okay, dan apa ilah dia ataupun apa sebab kepada penjelasan soalan ni? Okay, jawapan dia kenapa kita kata hajuhu sahih lakinnahu ghairu mustati' aslan, sebab al-istita'ah. Okay, dalam syarat haji mestilah dia ada istita'ah. Syartun liwujubi, okay, al-hajj. La sihatal hajj. Maksudnya istita'ah ni adalah syarat kepada dia punya wujud hajj sahaja, bukan sah haji. Katakanlah kita kata istita'ah ni sebahagian daripada sah, maka kat sini dia boleh tak sah lah. Tapi disebabkan istita'ah itu hanyalah sebahagian daripada syarat wujud, bukan syarat sahih ataupun syarat sah, maka haji yang ditunaikan oleh Ismail ni adalah makbul. Okay, dikira sah lah, dia tak ada kira terbatal ataupun sebagainya. Okay, seterusnya, nasiya Zaidun ikhraj zakatil fitri an nafsihi wa an usratihi qabla salatil Aid fa akhrajaha, okay, ba'da salatil Aid. Okay, hal tasihu zakatuhu wa limaza. Okay, ada seorang lelaki ni dia lupa nak bayar zakat. Jadi dia bukan setakat lupa untuk diri dia lupa untuk family dia juga. Dan dia bayar tu sebelum solat Aid. Okay, so boleh ke tidak? So dari segi sifat sah ataupun tidak, kita boleh kata hukum kepada zakat dia tu sahih lah. Okay, tapi ada apa penjelasan dia? Zakatuhu sahihah lakin mutaakhirah. Okay, kita boleh kata zakat dia sah tapi lewat lah. Sebab dia memang lawat kan. Sebab apa? Sebab dia memang lewat. Okay, sebab kita refer kepada waktul fadilah di zakat. Okay, waktul fadilah adalah bila waktul fadilah untuk tunaikan zakat fitr adalah qabla salatil Aid. Jadi zakat dia cuma sah, cuma dia kira sebagai lewat lah. Okey. Seterusnya, dal ahrama Ibrahim bil umrah. Okey. Summa waqad falamma dakhala al haram bada'a bi sa'i qabla tawaf. Hal tasihu umratuhu wa limaza. Okey, so dalam keadaan ni dia masuk kepada Masjidil Haram dan dia mulakan dengan sa'i sebelum tawaf. Okey, jadi boleh ke tidak? Sekejap, minta Jawapan, maaf. ya. Nak tanya boleh soalan yang sebelum tadi, yang baru je, Boleh. pasal dia lupa zakat fitrah tu. Ah. Tu dia kira qada kan, tak silap, walaupun dia mutaakhir. Betul. Dikira qada ma'al isim. Okey. Okey. Itu je nak. Okey. Okey, cumanya tadi itulah untuk sambungan kepada itu, sebab dia minta sah ataupun tidak. So kita kira sah, cumanya itulah dia dikira sebagai qada lah, qada ataupun saya nak tulis lakin mutaakhirah ataupun lakin yu'tabar qada'an ma'al isim pun boleh juga. Okey. Dan qada ma'al isim ni pula in kana ta'khir bila uzrin. Okey. Seterusnya, ahrama Ibrahim bil umrah falamma dakhala al-haram bada'a bi sa'i qabla tawaf hal tasihu umratuhu wa limadha. Okey, so jawapan dia la yasihu as-sa'i. Hukum la yasihu as-sa'i. Okey, kenapa la yasihu as-sa'i? Hukum dia sebab min syurut sihatus sa'i, sebab dia
Jadi kita boleh kata min syurut sihatus sa'i adalah ayasbiqahu tawaf sahih. Okey, ayasbiqahu tawaf sahih. Okey, dan kita boleh tambah juga li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam yabda bi tawaf awalan summa sa'i. Alright. Okey, dan yang ni 1 2 3 4, yang kelima, Zainab tajrah thiyab wa qad iktamala hawlu tijaratuha ma'a bulughin nisab fa akhrajat zakatuha min athiyab nafsiha badalan min qimatiha an-naqdiyah bimiqdari rubu' al-ushur. Hal tasihu zakatuha? Jawapannya adalah la tasihu zakah ala al-madhhabi Syafi'i. La tasihu ni hukum, la tasihu zakah ala al-madhhabi Syafi'i. Okey, kenapa kita kata la tasihu zakah ala al-madhhabi Syafi'i? Sebab apa? Okey. Ini kita tak ada pun tengok sebab kalau ikutkan dia tak perlu difokuskan sangat. Okey, tapi tak apa, kita cuba je jawab. Okey, sebab zakat urut tijarah لأن زكاة عروض والتجارة تخرج من القيمة النقدية. Okey. Dan soalan yang terakhir sekali, marida Yusuf maradan syadidan fil yawm at-tasi' min falam yastati' al-wuquf bi Arafah. Kif talaba min sadiqihi يندب عنه في الوقوف هل يصح حجه ولماذا. Okey, jadi seorang ni dia sakit, jadi dia tak boleh untuk wukuf dekat Arafah. Dia just suruh kawan dia untuk gantikan dia waktu wukuf. Jadi hal yasihu hajuhu walimadha. Ini mudah je lah. Okey, hukum ni kita boleh kata la yasih lah. La yasih hajuhu. Ini sebab dia pun senang je lah. Sebab kita boleh kata al-wukuf bi Arafah ruknun min arkanil hajj. Ruknun min arkanil hajj. Okey. So selesai dekat situ. Okey. So saya rasa untuk pembahagian ataupun macam mana kita nak jawab soalan kepada isbat hukum ni tak adalah terlalu susah. Kalau kita ingat dia punya secara teoretikalnya, insyaAllah benda tu mudah sahajalah. Okey, apa syarat-syarat wajib dia, apa syarat sah dia, apa rukun-rukun dia. Okey, benda tu insyaAllah akan jadi mudah lah. Okey, so seterusnya kita nak tengok kepada soalan pengiraan. Okey, soalan pengiraan ni saya ada 2 file yang kita boleh refer. Okey, so soalan yang pertama kita boleh refer dekat sini lah, macam mana kita nak identify. Okey, so contoh tadribat yang pertama adalah fi zakatil an'am. Okey, so kita ada contoh rajulun lahu 30 ra'san minal ibil. Okey, kalau yang ni sebenarnya terlalu mudah lah, soalan 1, 2, ni jarang lah dia tanya. Okey, tapi kita terus tengok kepada soalan ketiga. Okey, soalan kedua ni pun sama lah, rajulun lahu 45 ra'san minal ibil wa 50 baqarah wa 85 ra'san minal ghanam. Okey, jadi kita just keluarkan lah. Kalau ibil berapa? Bila capai 45 maksudnya dia kena bagi bintu labun. Maksudnya untuk soalan ni saya punya nasihat lah, keluarkan siap-siap semua jadual-jadual yang melibatkan pengiraan. Ibil apa, ghanam apa, bakar apa. So kita boleh terus refer lah. Maksudnya kalau macam ni kita boleh terus keluarkan. Kalau 45 ra'san minal ibil, kita tengok 45 tu dalam yang mana. Okey, jadi bila dekat sini kita boleh kata 36 hingga 46 kan. 36 hingga 45, sorry.
36, 45 masih dikira sebagai bintu labun. So dekat sini lah. Okay, so that's why kita kata dia dikehendaki untuk bayar dengan bintu labun. 50 Baqarah. So carilah Baqar dekat mana 50. So dia between 40 hingga 59 dekat sini kan. Okay, so dikira sebagai musinnah. Then khamsah wa thamanin ra'san minal ghanam, dia terkira sebagai dekat tempoh yang ni lah, 40 hingga 121 ataupun 40 hingga 120. Okay, so syatun sahaja, syatun wahid. Okay, katakanlah soalannya sedikit panjang. Okay, so dekat untuk soalan ni, setiap soalan 4 markah. 4, 8, 12. 3 markah, sorry. 3, 6, 9, 12. Alright. Betul tak? 1, 2, 3, 4. Sorry. Ya betul. 3 markah. 3 markah. Betul kan? Jadi berapa soalan? Sekejap refer balik. Itu 2, 3, 4. Ada soalan yang 3.5. Ada soalan yang 4 markah. Ada soalan yang tapi dia takkan lebih 4 markah lah. Paling-paling 3.5. Okey. So yang pertama adalah contoh rajulun lahu 45 ra'san minal ibil wa 50 baqaratan wa 85 ra'san minal ghanam. Wa qabla nihayatil am matat 10 ru'us min ibilihi wa 25 ra'san min baqaratih. Okey. So yang pertama kita kena keluarkan terlebih dahulu lah. Okey, ni untuk kita nampak dengan lebih jelas. Kita just keluarkan. Contoh, laki ni dia ada 45 unta. Kalau nak keluarkan jadual, make sure tulis dalam Arab lah. Ni saya tulis ni kan. Okay, 45 ibil, 50 Baqarah. Okay, dan kita ada 85 ghanam. Okay, so keluarkan terlebih dahulu. Untuk soalan zakat ni, kalau boleh untuk soalan yang isbat hukum ni, guna je satu muka surat. Maksudnya kan kita ada banyak muka surat kan. Dia 8 helai. So untuk helaian yang pertama ni just fokus untuk isbat hukum je. Lepas tu saya buat dulu, saya guna 2 muka surat untuk isbat hukum. So that benda tu jelas lah. Maksudnya biarlah nak selang setiap satu soalan tu nak selang satu baris pun tak apa, supaya jelas lah untuk soalan satu. Supaya untuk as-soal ustani ni satu soalan satu muka surat. Dan barangkali kalau rajin buat jadual apa semua tu, boleh jadi satu soalan tu ambil 2 muka surat jugalah. Okey. So saya sambung dekat sini tadi. Okey, kita dah keluarkan jadual yang pertama. Ada 45 unta, 50 Baqarah dan juga 85 ghanam. Okey, lepas tu dia kata qabla nihayatil am matat 10 ru'us min ibilihin. So 45 tolak 10 unta. 10 minal ibil. Okey, kalau dia tak ada apa-apa masalah, then tak perlu nak main tolak kan. So kita just terus keluarkan, tinggal 30 ibil. Dan dia kata 25 ra'san min baqaratih. Okey, tolak 25 Baqarah. So tinggal 25 Baqarah jugalah. Atas tu tinggal 35. Atas 35. Unta tadi. Sorry, 35. Okey, yang tadi 35. Ni okey, so yang ni kekal lah pada penghujung haul dia masih 85 ghanam. Okey. So, benda pertama yang untuk kita keluarkan adalah al-adad allazi tajibu fihi zakah. Berapa yang perlu dikeluarkan kan? Okey, so kita just refer balik jadual yang kita dah tulis awal-awal tadi. So kita tulislah ni jadual yang kita dah tulis, al-adad allazi tajibu fihi zakah. Kenapa dikenakan? Perlu dibayar zakat. So ibil kat sini 35. So kalau refer jadual 35 tu memang dah sampai dekat sini lah kan. Dia 25 between 36. So of course lah, dia dah cukup nisab. So ini adalah nisab lah. Basically yang pertama nisab. Idea nak tulis nisab ataupun al-adad allazi tajibu fihi az-zakah. Okay. Ghanam tadi kita kata masih 85 kekal. Dan adadul Baqarah aqallan nisab. Sebab apa? Sebab Baqarah perlu capai 30. Tapi Baqarah kita tinggal 25. So, is idea kita nak tulis Al-Baqarah aqallan nisab
Ataupun kita nak tulis adadul Baqarah. Adadul Baqarah, tulis je jumlah dia berapa, 25. Wala tajibu fihi atau fiha az-zakah. Okey. Bolehlah pilih ayat mana yang lebih memudahkan. Okey, sebab kita nak keluarkan berapa jumlah yang kita masih ada sekarang. Okey. Yang kedua adalah tahdid. Okey, untuk soalan ni, either kita nak keluarkan dalam bentuk jadual. Kalau nak buat jadual macam macam ni lah, maksudnya kita bubuh jadual. Tapi as untuk saya, mana-mana yang lebih jelas tu bolehlah tulis. So nisab ataupun az-zakat ataupun al-adad allazi tajibu fihi zakah. Lepas tu tulislah berapa nisab dia. Lepas tu yang kedua adalah tahdid. Apa yang kita nak tahdid? Lepas tu seterusnya sebab. Dan last sekali adalah az-zakat al-wajibah. Okay, so setiapnya akan jadi satu markah, satu markah, satu markah. Okay, 1, 1, 1, 1, 4. Alright. So yang kedua adalah tahdid miqdar zakah hasba ansabihi an-nisab. Lepas tu kita keluarkan. Okay, kalau kita kata al-wajib fil ibil. Okay, kita dah tahu dah tadi. Al-ibil 35. So kita refer lah dekat balik jadual. Okay, bila dia adalah 35, yang wajib adalah bintu mahad. Sebab dia between 25 hingga 35 kan. Okay, jadi al-wajib fil ibil bintu mahad. Li'annaha tu'khazu minal ibil fil halah idha kana al-adad ma baina 25 wa aidan 35. Okay. Wasyatun fil ghanam fil halah idha kana al-adad ma baina 40 wa 120. Okay, sebab kita refer kat sini, kalau ghanam 40 hingga 120 mestilah syatun wahid. Okay, dekat sini lagi satu markah minal ibil. Okay, wasyatun fil ghanam. Okay, kenapa kita tak sebut pasal Baqarah? Sebab dalam ayat yang pertama tadi, pada al-adad allazi tajibu fihi zakah ataupun wi'a'iz zakah ni, adadul Baqarah 25 wala tajibu fihi zakah. So kita dah tak perlu explain kepada Baqarah lah. Kita just fokus kepada dua lah, ibil dan juga ghanam. Bila explain semua ni, satu markah. Tak cukup explanation, 0.5. Salah explanation, 0. Okay. Dan as-sabab, okay, kita kena bagi tahu kenapa kita keluarkan jumlah sedemikian kan. Fil ibil kita sebut ada 35 dan fil ghanam kita sebut 85. Wala tajibu al-baqarah. Okey, kenapa kita sebut banyak tu? Li'anna alladhi mata minal an'am yatruhu minal adad. Fa yanqusu minal ibil 10 fasara al-adad 35. Yang ni biasanya kita boleh ambil je daripada soalan. Kita explain. Kenapa kita keluarkan untuk ibil, kenapa dia jadi 35? Sebab asalnya 45, mati 10, tinggallah 35. Macam tu. Sama juga dengan haiwan-haiwan yang lain. Sampailah dekat zakat Baqarah. Tak ada zakat pada Baqarah sebab dia cuma sampai 25. Sebab mati berapa ekor tadi? Mati 25 ekor. Asalnya aslihi 50 summa yakunu mata 25 hatta asbaha 25 baqaratan. Okay, lepas tu explain fala tajibu zakah fiha. Okay, dan az-zakat al-wajibah adalah kesimpulan. Okay, kesimpulan kepada semua benda ni adalah az-zakat al-wajibah jumlahnya adalah bintu mahad fil ibil dan juga wasyatun fil ghanam. Yang ni tak perlu tulis dah fala tajibu zakah fi Baqarah ke apa ke, tak payah tulis. Okay, just bagi tahu apa yang perlu dibayar zakat saja. Apa zakat yang perlu dibayar. Okay. Okay. Kalau kita tengok dekat sini, apa mulahazah yang saya tulis dekat sini adalah labudda min ma'rifati ba'dul qawaid al-asasiyah fi syurut wujub az-zakah al-an'am mislun nama wasum wa ghairuhu. Yang ni kita kena refer kepada sifat-sifat yang saya sebut tadi. Ada 4 syarat wajib untuk zakatul an'am. Yang pertama mestilah bulugh nisab, yang kedua mudhil haul, yang ketiga adalah sa'imah dan yang keempat mestilah ghairu amilah. Okay, benda ni biasanya dia akan berubah-ubah dekat dalam keadaan soalan. Maybe dia boleh bagi macam what if kalau haiwan tu dijadikan sebagai amilah dan sebagainya lah. So benda tu kena diberi penekanan. Alright.
Dan seterusnya adalah pada bab zakat zuru' wa simar. Ini pun sama juga. Cara untuk kita keluarkan ataupun cara untuk kita jawab sama juga macam atas tadi. Ada 4 benda yang kita kena keluarkan. Nisab, tahdid, sabak dan juga zakat al-wajibah. Apa-apa soalan pengiraan mesti keluarkan 4 perkara itu. Okey. So kita tengok kepada soalan yang last kali ni, sebab soalan 1 2 ni just keluarkan secara mudah. Okey, soalan keempat. Okey. Rajulun lahu al-hasilat az-zara'iyah min ar-rus miqdaruha 10 awsuq. Zara'i bil amtar, zuri'at bil amtar. Okey, tadi kita kata syarat ataupun belum nisab mestilah 5 awsuq. Okey, so dekat sini dia sebut 10 awsuq. Maksudnya dah capai lah. Dah capai. Okey. So kita nampak dekat situ Kita just keluarkan yang pertama. Okey, arus bermaksud beras. Kalau rasa tak tahu maksud, tolong angkat tangan dan tanyalah apa benda tu. So kita tak main bantai je apa punya kita punya jawapan kan. Okey. Seterusnya zuri'at bil amtar. Okey, so keluarkan beras ataupun padi. Kita ada 10 awsuq. Okey, dengan keadaan apa? Dengan keadaan dia zuri'at bil amtar. Okey, apa maksud zuri'at bil amtar? Dia ditanam ataupun disemai menggunakan air hujan lah. Okey, dan yang kedua, asyara awsuq ukhra zuri'at bisaqi. Okey, masih beras juga ataupun padi juga. Indana asyara awsuq. Okey, lepas tu kita buat apa? Zuri'at kita yang siram lah. Okey. Wa minal qumhu miqdaruha 20 wusqan. Ya, qumhu ni 20 wusqan. 20 wusqan. Okey. Yang ni kita zuri'at bisaqi. Okey. Walahu al-hasilat al-ukhra miqdaruha, mana pula ni? Okey. 15 wizqan minal laymun. Okey, kita ada lemon 15 awsuq. Okey. Okey. So yang pertama adalah untuk kita tahdid. Ni pun sama juga, ada 4 benda yang kita kena keluarkan. Tahdidul awsuq allati tajibu fiha az-zakah, al-miqdar alladhi yajibu ikhrajuhu, sebab, dan yang terakhir adalah miqdaruz zakat ataupun az-zakat al-wajibah. Az-zakat al-wajibah. Cak bagi saya 1 minit. Okey. So kita refer kepada soalan dia tadi. Kita dah keluarkan dalam bentuk ni maybe kira lah dalam bentuk jadual. Nanti buat kemas sikit bila jawab exam. Okey, yang pertama adalah kita nak keluarkan kita bagi tahu tahdid awsuq allati tajibu fiha zakah, kita ada 20 wizqan firus dan juga 20 wizqan fil qumah. Okey, yang ni kenapa kita kata 20 wizqan firus? Sebab ada ni, nampak ni. Asyara awsuq. Cumanya cara bayar cara siraman itu berbeza. Yang pertama bil amtar dan yang kedua adalah bisaqi. Okey. Al-miqdar alladhi yajibu ikhrajuhu. Berapa kita kena keluarkan? Al-ushur min asyara awsuq. Okey. 10% daripada 10 awsuq yang pertama. 10 awsuq yang pertama. Lepas tu nisful ushur daripada 30 wizqan. Kenapa kita kira 30 wizqan? Okey, sebab kalau kita refer kat sini, al-qumuh dekat sini 20 dan 10 dekat sini. Okey, beras dan al-qumhu ni dikira sebagai
benda yang sama lah. Dia terkira sebagai al-atimah al-asasiyah yang sama. Okey, jadi 20 campur 10 sama dengan 30. Okey, jadi nisful usyur sama dengan nisful usyur maksudnya separuh daripada 10%. Maksudnya 5% lah. 5% darab dengan 30 ausuk. Okey. Jadi apa yang kita boleh keluarkan lagi? Kenapa kita kata kita keluarkan dengan jumlah yang kan al-usyur min asyara ausuk wa nisful usyur min salasin misqan. Okey, yang pertama, mana pergi lemon? Lemon ni tak terkira sebab dia tak terkira sama ada thimar ataupun hub. Dulu tak terkira lah. Okey. So lemon ni diabaikan. Okey, nanti kita tulis dekat sabab kat sini. Okey, yang pertama kita bagi tahu la budda min at-tafriq bainal miqdaraini. Okey, dalam keadaan dia ada miqdaraini ni dekat pertama adalah disebabkan ni. Dia zuri'at bil amtar ataupun zuri'at bisaqi. So that's why kita kata la budda min at-tafriq bainal miqdaraini. Okey. Sebabnya kalau kita tengok kat sini uskun wahid fi rus al-mazru' okey bil amtar. Wa ma zuri'at bisaqi okey at-taklufah fi rus wal qumhu. So nisfu wiskun fi arus wa wiskun wahid fil qumah. Dan kesimpulannya adalah wala zakatu fil laimun. Okey, dekat lemon ni tak ada zakat. Okey, dan miqdaruz zakat al-wajibah ataupun zakat al-wajibah adalah wiskun wa nisfun fir rus wa wiskun fil qumah. Okey, sebab apa? Wiskun wa nisfu, kenapa kita kata wiskun wa nisfu fir rus? Okey, sebab rus tadi kita ada 10 dan 10 kan. 10 ausuk yang mana yang ni zuri'at bil amtar. 10 ausuk kedua zuri'at bisaki. Okey. Yang ni tadi kita kata 1/10. Okey, 1/10 zuri'at bil amtar kan. Okey, so 1/10 sama dengan 1 lah. Okey, so refer kat sini. Wiskun wa nisfu. Okey, 10 ausuk yang kedua ni adalah 1/10. Separuh daripada 1/10. Okey, bila separuh daripada 1/10, maksudnya 1 dan kita bahagi 2 lagi. Jadilah 0.5 lah. Ataupun kita refer kepada ni nisif. Okey, so sebab tu kita kata untuk rus, ni untuk rus saja sebab rus kan. Okey, rus wiskun wa nisfu. Wa wiskun fil qum. Sebab qum tadi 20 wiskun kan. Okey, so 1/10 darabkan dengan 20. So 2 lah. Okay, ni betulkan sikit wiskor ni. Okay, dia ada 2 lah. Okay, so 1.5 pada rus dan 2 pada qum. Dan tak ada zakat pada laimun. Okay, kenapa kita tak tulis? Sebab dekat atas ni dah tulis. Okay, so setiap explanation ni satu markah. Ni satu markah, ni satu markah, ni satu markah. Dan ni adalah 0.5. Okey, dan apa mulahazat yang penting untuk part yang ni adalah yang pertama kena istirsyad bi kaedah tafarruqah ma yu'khazu bil usyur aw nisful usyur. Yang pertama kena ingatlah macam mana kita 3 keadaan tu. 10%, yang kedua adalah 5%, yang ketiga adalah 7.5%. Wa anwa'u zuru' wa thimar allati tajibu fiha zakah ala ra'yi Syafi'iyah. Okay, sebab kita takut tersalah lah, kita kira beras, kumah dengan lemon sekali. Sedangkan lemon tak terkira sebagai apa yang patut dibayar dalam ra'yu Syafi'i. Okay, lagi satu soalan yang saya boleh nak sentuh juga. Yang ni, okay, kita refer dekat soalan yang soal Ustani pada last paper punya. Okay, syakhsun ladaihi mablagh 35,000 fi hisabihi al-jari. Okay, wa 30,000 fi hisabihi at-tawfir.
و15,000 نقدا في المنزل، كما أنه يملك فضة للزينة بقيمة 8,000 وذهبا للادخار بقيمة 12,000، كما أن له دينا على صديقه بمبلغ 10,000 أقرضه إياه في العام الماضي على أن يسترده بعد سنتين، ولديه دين مستحق عليه 5,000 يجب سدده بعد شهرين. كم مقدار الزكاة الذي يجب عليه إخراجه من هذه الأموال في المذهب الشافعي؟ Okey, so kita tambah satu muka surat untuk tengok jelas sikit. Alright, mana dia punya? Oh, kat sini. Alright, so muskilah dia tadi, jauh pula persoalan saya. Okey, so muskilah dia yang kita boleh keluarkan. Okay, syakhsun ladaihi mablagh 35,000 dekat hisabuhu al-jari. Okay, so kita keluarkan. Apa kecil? Okay. Okay, yang pertama adalah hisabuhu al-jari. So kita boleh keluarkan hisabuhu al-jari dekat sini, kita kata ada 35,000. Okay, lepas tu dia ada sebut juga berkenaan dengan hisabut tawfir. Hisabut tawfir dekat sini dia kata dia ada simpan 30,000. Lepas tu ada an-naqdu fil manzil. An-naqdu fil manzil dia kata ada berapa ribu? Ada 15,000. Lepas tu dia kata juga fiddah lizina. Maksudnya perak pula, silver perhiasan. Silver perhiasan dia ada 8,000 nilai dia, kemah dia. Okey, lepas tu zahabun liddikhar. Emas. Kaya orang ni, dia ada semua benda dia ada. Okey, 12,000. Lepas tu dia ada juga dinun lahu ala sadiqihi. Dainun ala sadiqihi. Okey, hutang yang dia ada adalah 10,000 dengan okey, dan dainun alih. Orang hutang dia 5,000. Okey, ni hutang dia dengan orang, atas ni hutang dia dengan orang. Ni hutang dia. Orang hutang dia. Okey. Untuk pengiraan, kita hanya fokus kepada pengiraan mengikut fil madhhabu asy-Syafi'i. So, yang pertama, kita kena tengok kepada al-amwal az-zakawiyah. Apa al-amwal az-zakawiyah daripada soalan? Yang pertama, amwal az-zakawiyah adalah yang pertama, kita boleh tengok kat sini. Hisabuhu al-jari. Okey. Yang pertama adalah hisabuhu al-jari. Okey, itu adalah antara amwal az-zakawiyah. Lepas tu hisabut tawfir pun dikira sebagai amwal az-zakawiyah. An-naqdu fil manzil pun dikira sebagai al-amwal az-zakawiyah. Kemudian fiddah lizinah, kenapa tak dikira? Sebab tadi kita katalah syarat dia mesti dia bukan sebagai satu bahan yang dijadikan perhiasan. Dia bukan hulian mubahan. Dia bukan perhiasan yang dibenarkan. Syarat dia. Okay, jadi bila dijadikan perhiasan ataupun kita pakai dan benda itu mubah, maka tak ada zakat lah padanya. Okey, seterusnya 12,000 zahabun liddikhar. Okey, emas yang dia simpan ataupun emas yang diinvest, dan 10,000. Kenapa 10,000 ni dikira sebagai duit dia padahal kawan dia dah pinjam? Okey, sebab bila dia dapat balik pulangan daripada kawan dia, maka itu akan jadi harta dia lah. Yang ni adalah hutang dia. Okey, hutang dia maksudnya yang dia perlu bayar dekat orang lah. Okey, dia berhutang. Okey, pertama sekali kita kena kira al-amwal az-zakawiyah dia dulu. So, bila kita kira 35,000 campur dengan 30,000 campur dengan berapa tadi? 15,000, 12 dengan 10. 15,000 campur dengan 12,000 campur dengan 10,000. Okey, so total al-amwal az-zakawiyah dia dekat sini akan jadi 102,000.
Okey, itu al-amwal az-zakawiyah. Tapi apa yang kita kena tolak? Okey, kita kena tolak khosmu ad-dain. Kita tolak hutang dia siap-siap. Sebab dia dah ada harta ni. Okey, dia ada ni dan hutang dia sangat sikit daripada jumlah harta yang dia ada. Okey, jadi jumlah harta yang dia ada adalah 102,000. Tolak dengan dain dia 5,000. So 102, 5 akan dapat 97,000. Okey, 97,000. Okey, ni baki amwal az-zakawiyah yang dia ada. Okey, so syarat untuk bayar zakat, nisab zakat tadi adalah berapa? 2.5%. Okey, so 2.5%. Okey, didarabkan dengan 97,000 amwal zakawiyah yang dia ada. Okey. So total yang dia perlu bayar adalah RM 2,425. Okey. Jadi miqdaruz zakat ataupun az-zakat al-wajibah sama dengan RM 2,425. Okey. Jelasan setakat tu. Saya rasa untuk yang ni dia jelas je. Cuma ni kita kena tahu sama ada apa yang perlu ditambah ataupun tidak lah. Okay, macam yang ni automatik kita dah boleh buang lah sebab dia automatik tak terkira fiddah li zina. Okay, sebab benda tu dipakai dan dinun alaihi, maksudnya dia berhutang sebanyak berapa? Dainun, sorry. Okay, so itu berkenaan dengan soalan yang pertama lah. Saya rasa untuk soalan bawah ni lebih kurang macam soalan sebelum ni tadi. Okay, soalan jim pun sama juga. Semuanya, okay, kalau kita tengok dekat sini, kita boleh nampak ada perkataan mauzun. Okay, mauzun pisang tak terkira sebagai zakat al-wajibah fi dhuruq wa thimar. So boleh abaikanlah pisang kat situ. Dan okey, yang ni mahalan lil elektronik. Okey, yang ni zakat apa? Zakat urut tijarah. So urut tijarah ni tak perlu diberikan penekanan untuk SAM ni. So tak apa, kita abaikan part tu. Okey, Sekejap, ada untuk soalan. Ya. Mouse tadi kira macam mana? Untuk mouse ni disebabkan dia pisang dan dia tak kira sama ada, dia tak terkira sebagai hub ataupun thimar. So abaikan. So la zakah fil mouse. Sama macam sifat lemon tadi. Kalau kita balik tadi sifat lemon tak perlu bayar. So sama juga dengan mouse kat sini. Tak perlu bayar zakat. Okay, thimar ni kita tak boleh nak kata semua buah-buahan juga je. Tak. Kalau dia ada dua, hub dengan thimar. Kalau refer kat sini, saya ada tulis tadi. Okey. Kalau syarat untuk thimar, mestilah dia rutab dan inap sahaja. Selain daripada rutab dengan inap, tak terkira. Kalau untuk hub, ataupun hubub, apa-apa at'imah asasiyah, termasuklah gandum, padi dan lain-lain. Okey, selain daripada itu tak terkira. Sebab tu saya kata ada perkataan yang pelik-pelik, boleh tanya dulu lah sebelum kita kira. Okey, so yang ni pun tak ada masalah. Okay, sama juga soal Ustaz Alif. Okey, yang ni okey, ini saya rasa boleh ikut bincang sikit. Okey, kenapa saya kata jawapan dia mostly ada je dekat atas? Okey, biasanya dia akan bagi explanation terlebih dahulu lah untuk soal yang melibatkan haji dan juga zakat ni. Okey, so kalau kita boleh tengok dekat sini, yang pertama. Okey. قدم أحمد إلى مكة في يوم الخامس من ذي الحجة فأحرم من الميقات بالحج والعمرة معا وساق معه الحج ودخل مكة فطاف وسعي ولم يحلق ولم يقصر وبقي على إحرامه وفي أيام الإحرام قبل يوم التروية الثامن من ذي الحجة تروية
لبس قميصا مخيطا وتطيب وقلم أظفار يديه وقص من شعر رأسه وغطى رأسه. وفي يوم عرفة 9 من ذي الحجة وقف بعرفة ثم بات بمزدلفة ورمي جمرة العقبة في يوم النحر 10 من ذي الحجة وذبح حديه وحلق شعره ثم طاف طواف الإفاضة يوم 10 ذي الحجة ولم يسعى بعده لأنه كان قد سعي عند قدومه. وفي أيام التشريق رمي الجمرات الثلاث في اليوم 11 والثاني عشر وأنهى رميه في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس وأراد التعجل والخروج من منى. وفي اليوم 13 ذهب إلى الحرم وطاف طواف الوداع ثم غادر مكة إلى المطار متوجها إلى بلده. بناء على هذه المسألة أجب عما يلي. Okey, soalan yang pertama adalah ayin nau'u manasikul hajj bina'in ala a'mali Ahmad. So kita kena identify lah jenis ataupun manasik yang digunakan. Okey, so jawapan dia adalah hajjul qiran. Sebab dia adalah kalau kita refer dekat explanation yang dia bagi tahu ni, kita boleh bagi tahu bahawa ahrama bil haji wal umrati ma'an saqal haji ma'ahu. Okey, so itu sebab kenapa kita identify dia sebagai manasik hajjul qiran. Okey. Yang kedua diminta bayin arba'ah muharramat irtakabaha Ahmad asna ihramihi mimma yujibu alaihi damu takhir wa taqdir. Okey. Tolong refer juga contoh-contoh apa kita kata arba'in muharramat irtakabaha arba'in muharramat. Dan muharramat ni ada dua dam takhir wa taqdir tu. So refer yang jenis-jenis dam tu kena tengok jugalah. Okey. So jawapan dia semua ada dekat atas. Apa yang dia langgar dalam tempoh dia laksanakan haji tu. So yang kat sini kita boleh refer. Yang pertama dia buat apa? Labsu al-qamis al-muhayyad. Dia pakai baju yang berjahit daripada sini. Okey. So itu satu markah. So fidyah dia adalah damu takhir wa taqdir. Lepas tu yang kedua dia tatayyub. Lepas tu qallama asfar yadayhi dan juga dia qasami sya'ri ra'sihi. Okey, itu adalah apa benda yang dia langgar lah sepanjang dia punya haji tu. And then kita boleh tengok dekat sini okey, tabiq hukm an-nafar al-awwal ala halati Ahmad muwaddihan mimma yali. Yang pertama adalah syartani li jawaz an-nafar al-awwal. Okey, apa syarat-syarat yang digunakan untuk nafar al-awwal? Yang pertama adalah ramil jamrat fil yawm al-hadi ashar. Yang kedua adalah ramil jamrat fil yawm al-thani ashar. Dan dia ada syarat yang ketiga iaitu adalah khuruj min Mina qabla ghurub asy-syamsi al-yawm al-thani ashar. Okey, so ini adalah syurut-syurut nafar awal. So yang ni tak adalah dalam yang ni, tapi ada yang kalau kita refer balik ada benda yang disebut lah. Cumanya betul ke tidak apa dia buat tu. Okey. So hal tahaqqaqat asyurut fi haqqi Ahmad. Okey. So jawapan dia na'am lah. Kalau kita refer balik dia buat li'annahu ramyu fil yawmaini wa kharaja qabla al-ghurub. Okey. Seterusnya man ladhi yajibu ala Ahmad fi'luhu qabla mughadirah ila Makkah. So apa yang dia perlu buat sebelum dia balik ke Mekah, mestilah dia sempurnakan tawaf al-wida. Okey. Dan yang terakhir adalah wadih al-firaq baina tawaf al-ifadah wa tawaf al-wida fi manasik Ahmad min haitsu. Dia dah bagi tahu lah apa yang kita kena identify. Perbezaannya yang pertama adalah hukm syar'i li kulli minhuma waqtun adai kulla minhuma. So just buat jadual. Okey. Kita bagi tahu tadi dia minta adalah farqu baina tawaf al-ifadah wa tawaf al-wida. Okey. So just buatlah anwa'ut tawaf. Kita ada tawaf ifadah dan juga wida. Ifadah dan tawaf al-wida. Okey, so apa yang kita nak tahu dia punya perbezaan ada dua juga tadi. Okey, so kita keluarkan sahaja. Yang pertama dia minta al-hukm syar'i li kulli minhuma. Okey, dan yang kedua dia minta waktun ada. Okey. So jawapan dia kalau kat sini kita boleh bagi tahu kalau hukum dari segi tawaf ifadah dia adalah rukun. Okey, dan tawaf wida wajib.
Okey, dan kalau untuk waktu adab, kita boleh refer. Kalau tawaf ifadah mestilah ba'dal wukuf bi Arafah wa ramyul jamrah al-aqabah. Yang pertama, ba'dal wukuf wa ba'du ramyil jamrat al-aqabah. Okey, kalau untuk tawaf wida inda iradati mughadir li Makkah, ila Makkah. Okey. So, saya rasa itu sahaja sedikit sebanyak yang saya boleh kongsikan untuk fiqh zakat wal hajj. Sekiranya kalau ada apa-apa soalan boleh saya rasa saya ada je dalam grup participant. Kalau apa-apa boleh tanya semula lah. Dan nasihat saya untuk fiqh zakat wal hajj, mostly jawapan kita tak perlu pun jawapan yang panjang-panjang dalam bentuk perenggan daripada atas sampai bawah. Cukup bila dia minta hukum dan sabab, just bagi tahu hukum dan sabab. Benda tu lagi memudahkan lecturer untuk carilah jawapan kita. Dan sama juga untuk soalan pengiraan, jangan takut untuk guna kertas. Macam ni saya buat sebelah-sebelah, just buat atas bawah. So atas cuma fokus kepada jadual-jadual. Kini atas, so bawah ni baru kita buat pengiraan. Dan pengiraan biar jelas lah. Jangan tak salah untuk buat nombor-nombor Arab, tapi cadangan saya just guna nombor Rumi lah. Nombor Roman. Nombor Rumi. Nombor Rumi yang satu tu. Okey. Tak perlu nak tukar dia kepada 5,000, 10,000. Benda tu akan memberi tekanan kepada lecturer lah untuk cari jumlah apa yang kita tulis. So just guna nombor-nombor Melayu yang kita biasa guna, nombor English, nombor tak tahu nak sebut nombor apa kan, tapi elak untuk guna nombor yang 2, 5, 4, 5 contoh. Sebab benda tu mengganggu untuk tanda dengan mudah. Memang kena tanda, tapi benda tu akan memberi gangguan lah. So kita mudahkan kerja lecturer, InsyaAllah benda tu akan memudahkan kita untuk dapat markah jugalah. Okey. So, dan tadi saya dah bagi tahu berkenaan ni, kena buat point sahaja. Yang ni jangan kena ikut kertas. Tak cukup kertas, just minta. Dan akhir sekali, mana-mana yang melibatkan muqaranah, make sure kita buat jadual supaya benda tu lebih jelas untuk kita nampak firaq di antara beberapa muskilah yang dinyatakan. Okey, saya rasa itu sahaja. Saya doakan supaya semuanya dipermudahkan untuk jawab soalan fiqh zakat wal hajj. Dan insyaAllah soalan tahun ni didoakan supaya mudah dan tidak memberi kekeliruan. Okey, banyak-banyakkan doa dan jangan stop untuk berhenti mengira lah. Nampak macam tak tahulah bila dengar tadi pengiraan rasa mudah ataupun susah. Tapi kalau rasa susah, just banyakkan buat latihan. Kalau rasa perlukan latihan tambahan, boleh approve saya lah. InsyaAllah saya boleh bagi contoh soalan yang sebelum-sebelum ni juga. Okey, saya rasa boleh. Nanti saya share nota dekat grup participant juga. Kalau ada apa-apa soalan pun, nombor yang share nota tu, itulah nombor saya. So apa-apa boleh refer pada saya jugalah, boleh tanya kemudian. Okey, saya rasa setakat itu saja saya berhenti dan saya serahkan semula kepada pengacara majlis. Terima kasih. Okay, terima kasih. Thank you to Brother Irsyad for the valuable explanation and examination tips shared throughout today's session. We pray that the knowledge gained today will be beneficial and assist all participants in achieving excellent results in the upcoming exam.